Sekarang ni tengah trend pasal influencer makanan buat resepi berbuka puasa, berbuah air gula kan. Orang buka puasa memanglah nak kena semangat. Hama pun attention. Kemudian adalah doktor yang marah. Dia kata janganlah minum air gula ni tak bagus lah, kena minum air kosong, kena makan salmon lah, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Berat. Sebab dalam konteks kita sebagai manusia, memang ideally benda tu lah yang kita kena buat. Macam kewangan juga. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Tapi kita manusia. Dia kena moderation. Dia kena ada kesederhanaan tadi. Kalau kau tekan sangat orang tak boleh itu, tak boleh ini, orang jadi penat. Kalau bagi juga semua pun bahaya juga. So dia kena balance, dia kena seimbang dekat situ. Nak balik semula ke cerita pasal account tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, check mic 1 2 3. Jom sama-sama kita mulakan sesi perbincangan kita untuk pagi ni insya-Allah. Sambil-sambil tu, yang mana belum follow, tekan follow button dekat atas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersua sekali lagi untuk sesi pada pagi ni pula. Dan terima kasih kepada yang sedang menonton live ni dekat TikTok channel Financial Gori. Terima kasih juga kepada yang sedang menonton siaran ulangan video ni dekat YouTube channel Financial Gori. So untuk yang sedang menonton dekat YT channel, tekan subscribe button dekat bawah. Yang sedang menonton dekat TikTok, tekan follow button dekat atas. InsyaAllah hari ni topik kita, hari ni hari Jumaat by the way, kita sedang bersiaran pagi. Hari ni puasa yang ke berapa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ni puasa yang ke-6, 6 Ramadan insyaAllah. Jadi saya nak ambil peluang hari Jumaat ni, kita cerita topik bertemakan kewangan Islam. Islamic finance punya topik lah. Tak kira lah nak cerita pasal kontrak ke, nak cerita pasal ekonomi ke, nak cerita pasal legal ke, insyaAllah itu kita akan sentuh, okay? Contoh, macam Pak Jan dia tanya, kalau kita cerita pasal simpanan kecemasan, boleh, tapi simpanan kecemasan yang berteraskan kepada Islami. Itu yang kita nak ceritakan. Tapi sebelum nak masuk dalam semua live ni, kita ice breaking lah dulu. So boleh tak yang ada dalam live sekarang ni? Kita ada Coach Nawawi, ada Farah Liana, ada Jasmine, ada Pak Jan, ada Imran tadi, ada Yiyin juga. Boleh tak sama-sama komen tulis salam dari tempat masing-masing? Kita nak tahulah pagi ni kita punya siaran langsung ni sampai ke mana. Macam saya sendiri alhamdulillah pagi ni masih lagi bersiaran secara langsung dari Kuala Kangsar, Perak. Dan hari ni saya kena minta jangan sebaik kalian semua sikit lah. Hari ni punya kerja kita. Sebab apa? Sebab akaun TikTok saya ni dia tengah start. Live kita ni tengah start. Dia start dekat stage 24. Dia tak boleh nak grow bigger than that. Dia tak boleh nak pergi pun sampai 50-60 view dah susah. Nak pergi ke 100 pun susah. Sebab apa? Sebab kita tak dapat naik-naikkan ranking. Dan kali ni punya ranking dia memang kena ada bagi gift. So kejap lagi kan tengah-tengah saya akan buka ruangan gift untuk kalian. Gift dia banyak pula dia nak kena capai. Tu yang aku tak berkenan sangat. Tapi itulah platform orang kan. So kita kenalah juga ikut dia punya adat resam dia tadi. Kita akan ceritakan sebentar lagi. Yin sedang join live kita dari Muar, Johor. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Abel Cassandra. Salam dan selamat pagi dari Penampang, Sabah. Terima kasih. Ada Imran, salam dari Kajang. Kita ada Jasmine, salam dari Kelang. Terima kasih banyak-banyak. Pak Jan, pagi ni join live dari mana? Alhamdulillah dapat join online pagi ni. Salam dari HKL, Hospital Kuala Lumpur, MRT dekat sana. Alhamdulillah. So masing-masing dekat tempat kerja masing-masing, masing-masing dekat lokasi masing-masing. Tapi kita punya direction sama. Masing-masing nak menjadi bangsa dan mangsa. Sekadar nak buat satu perkongsian boleh? Sekadar nak buat satu perkongsian. Pagi tadi lah sambil-sambil menunggu sahur apa semua, saya duk scroll, ternampaklah ada satu tweet ni, dia memuji sebuah account. Sekarang ni tengah trend pasal influencer makanan buat resepi berbuka puasa, berbuah air gula kan. Orang buka puasa memanglah nak kena semangat. Hama pun attention. Kemudian adalah doktor yang marah. Dia kata janganlah minum air gula ni tak bagus lah, kena minum air kosong, kena makan salmon lah, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Berat. Sebab dalam konteks kita sebagai manusia, memang ideally benda tu lah yang kita kena buat.
Macam kewangan juga. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Tapi kita manusia, dia kena moderation. Dia kena ada kesederhanaan tadi. Kalau kau tekan sangat orang tak boleh itu, tak boleh ini, orang jadi penat. Kalau bagi juga semua pun bahaya juga. So dia kena balance, dia kena seimbang dekat situ. Nak balik semula ke cerita pasal account tadi. Jadi dalam banyak-banyak tadi tu, adalah dia orang promote beberapa account nutritionist. Ataupun, apa nutritionist bahasa Melayu ahli nutrisi So salah satunya adalah sebuah account, yang mana account tu adalah antara bangsa nama angka yang terawal. Dia ni baca buku, nama dia Fatin Carey Sekarang dia pakai nama nutritionist Fatin. Tak tahulah dia tak follow kita punya TikTok kan. So nutritionist Fatin ni, masa dia belajar dulu, dia antara yang aktif menjual buku bangsa nama angka, buku nama angka menjelang 25. Zaman-zaman tu dia aktif menjadi ejen buku Gori. Dipanggil masa tu kita panggil nama dia ejen buku Gori. So dia banyak promote buku ni. In fact masa tu buku nama angka Disember pun tak keluar lagi. So dia banyak promote buku saya, alhamdulillah. Dan dari situ nampaklah dia punya passion dan juga semangat dalam nak menceritakan tentang satu-satu kebaikan. Time tu dia cerita pasal kewangan. Dan dia sedang sama belajar. Alhamdulillah sekarang dia dah selesai dengan Master in Science Nutrition. Dan baru-baru ni dia dapat appear ataupun dia dapat keluar dekat BBC. Ni cerita TV3 keluar, TM keluar tu biasa. Dia keluar dekat BBC UK sana. Tapi yang local producer lah. So dia dapat featured dekat BBC bercerita tentang pemakanan di Malaysia. So itu salah satu bangsa nama angka. Kalau korang rasa macam siapa jadi bangsa nama angka tu, itulah contohnya. Kita masing-masing ada kita punya hala tuju dan juga industri masing-masing. Tak bermaksud semua orang kena berada dalam bidang kewangan, tidak. Tapi dalam setiap industri yang kita sedang ada sekarang ni, dalam setiap pekerjaan yang kita kena buat, tak salah untuk kita menjadi bangsa nama angka dalam industri kita. Ada yang kerja dengan train, ada yang kerja dengan media marketing, ada yang kerja sebagai doktor, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi lecturer, ada yang jadi ejen takaful, ada yang jadi ejen mas. Jadilah apa yang kau nak jadi sekalipun, semua boleh sama-sama jadi bangsa nama angka. So itu direction kita, itu hala tuju kita. Apa-apa saja pekerjaan kita sekarang ni, tak lain tak bukan kita letakkan sasaran nak menjadi bangsa nama angka. So saya boleh sarankan kepada kalian, just shout out lah tu Fatin. Korang boleh pergi dekat dia punya IG Nutritionist Fatin, nanti boleh cari dan juga boleh tengok lah. Kalau video dia yang 5-6 tahun lepas adalah dia banyak promote pasal kita pada nama angka. Tapi sekarang dia banyak fokus pada dia punya bidang lah kan. By the way, itu tema kita hari ni. Contoh macam Pak Jan dia kongsikan terbaik. Dia cakap apa? Psychology as human being. Dia orang takkan nak ikut 100% cadangan menu sihat. Betul lah tu. Sebab itu dalam kita, bila kita bercerita tentang pemakanan contohnya kan, even untuk orang yang workout pun, memang hari-hari, majoriti hari kita kena jaga makanan. Tapi dalam seminggu, sehari, 2 hari maksimum lah. Tak boleh lah 3-4 hari. Sehari atau 2 hari masih lagi boleh nak cheat day. So sama juga dalam kewangan. Hari-hari kita menyimpan duit. Contohnya kan, tiap-tiap bulan kita cerita pasal simpan duit. Contoh semalam si Faiz Ros dia tanya, bulan puasa, bulan raya, susah bang nak simpan duit. Sebab duit nak pakai banyak untuk raya. Masa puasa, masa raya, jangan simpan. Gunakan time puasa, time Ramadan, kau jangan simpan duit. Kau sedekah duit tu. Sebab time bulan puasa bila kita sedekah, Allah Ta'ala balas beribu kali ganda tu. Kau simpan dalam ASB, berapa yang kau dapat? 5%, 6%. Kalau kau sedekah bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi 1,000. Bukan 1,000%, 1,000 kali ganda. Kalau 1,000% ni 10 kali ganda. Berapa ribu persen dekat situ, tu bukan kerja kita. Kerja kita banyakkan sedekah. Untuk raya pun sama juga. Kita manusia nak ada kerakyat dalam tempoh sebulan tersebut. Tapi masuk bulan-bulan lain, kita kena berusaha lah. Fokus lah pada simpanan tadi. So itu konteks kita nak membina keseimbangan. Dan keseimbangan adalah tema yang paling utama dalam Islamic Finance sebenarnya. Kalau kita salah faham, kita menganggap dalam kewangan Islam semuanya keras, semuanya tegas. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Sebenarnya dalam kewangan Islam ni, even bukan kewangan Islam lah, apa-apa syariat kita diturunkan, bukanlah keras mana sangat pun. Allah Ta'ala haramkan kita buat tak banyak benda pun. Dalam 12 bulan, kau makanlah apa yang kau nak. Yang mana yang tidak melanggar syarak. Apa yang tak boleh makan? Khinzir, anjing, benda-benda yang curi, benda-benda haram. Itu je. Yang lain berlambak kau boleh makan nasi, kau boleh makan spaghetti, kau boleh makan dalam moderation lah, dalam kesederhanaan. Dalam 12 bulan, 1 bulan Allah Ta'ala turunkan perintah, kau jangan makan siang. Siang je jangan makan, malam makanlah macam biasa. So itulah tanda dia. Tanda dia agama kita ni bukannya keras, tapi nak tunjuk kita ni ikut perintah Allah ke tidak.
Contohnya masa bulan Ramadan, apa yang bulan lain halal, bulan Ramadan diharam. Mana kata tengah hari tak boleh tak boleh makan, kena puasa. Tapi kalau ada rusah, ada kesakitan kita ada hardship tadi, ada ruang untuk dibenarkan, ada ruang untuk rusah. Contohnya kita belum balik, tak perlu puasa. Kita musafir, tak perlu puasa. Nanti gantilah bila dah okey semula. Kita mengandung, ada ruang ni tadi. Kita sakit, ada ruang ni tadi. So itu agama kita. Dalam kewangan pun sama juga sebenarnya. So dalam konteks kewangan, kalau kita tengok dari segi sirah dan juga syariatnya, banyak sebenarnya yang dibenarkan, tapi kita salah faham melihat kepada yang tak boleh saja, sampai tahap ada orang yang jadi ekstrim. Sampai tahap ada orang yang jadi terlebih-lebih pula. Dia jadi ekstrim pula. Dia ekstrim in both ways. Sebab tu agama kita syariat di tengah. Sunnah yang sebenar adalah sederhana. Melampau-lampau sangat ke kiri memang tak boleh lah. Melampau-lampau sangat ke kanan pun sebenarnya tak boleh. So apa dia yang melampau-lampau ni? Itu yang kita akan bincangkan. Tapi sebelum tu boleh tak 40 orang rakan-rakan yang ada dalam live ni, sama-sama kalian bantu sikit boleh? Kita naikkan sikit engagement, pergi sampai ke 6,000 like yang pertama. So 40 orang, seorang bantu like lebih kurang dalam 100 kali. So nak dapatkan feedback dulu, setakat ni semua okey lagi ke tidak? Okey lagi ke tidak? Saya nak masuk dalam topik kita ni. So kalau okey boleh tak sama-sama komen tulis okey. Okey, yang ada dalam live ni komen tulis okey. Dan macam saya katakan sebentar tadi, sekarang TikTok dia macam nak cakap bukanlah agresif, tapi itu dugaan kami lah sebagai content creator ni. Kalau nak menaikkan engagement, memang TikTok banyak sikit dia punya syarat-syarat rules dia. Jadi antaranya adalah untuk sepanjang bulan puasa ni banyak gila gift yang ditetapkan syarat. So saya sedang mencari 1-2 gift yang kalau boleh dia tak mahal lah, tak tinggi sangat costnya. Tapi kalian kena support untuk live ni naik sikit engagement. Jadi saya carikan kejap yang harga yang puluh-puluh tak ada ke? TikTok ni pun benda tak nak kalah semua letak yang harga ratus-ratus je. Yalah aku letak gambar kucing-kucing ni je lah Okey, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. So yang ada dalam live sekarang ni memang saya betul-betul minta je sebaik. Hari biasa kita just buka je ruang kan, siapa nak kongsi-kongsi lah. Tapi yang kali ni memang kena kongsi sikit gift. Sebab apa? Sebab kita nak reach kita punya ranking ni, kita nak pergi jadi naik level 25. Sekarang kita level 24 dah berminggu-minggu dah. Tak boleh nak naik pun ke level 25. Sebab untuk naik level 25 memang kena minta untuk ni. Dia suruh Tuan Gori joget bila dapat donat. Mana mau aku Tak ada. Kita cerita ilmu je. Jangan sampai aku buat benda yang tak senonoh dalam live ni hanya semata-mata nak dapat gift. Ni tak payahlah Yang penting fokus untuk dengar ilmu kita. Dan ada rezeki insyaAllah kalian boleh support live ni untuk naikkan ranking kita. Kalau tengok dekat atas ni ranking kita berada dalam ranking 24 ke macam tu lah. So kita nak pergi ke next punya ranking pula insyaAllah. Set sticker. Apa ni? Add sticker daily nombor tak penting. Okay. So sama cerita kita hari ni. Hari ni kita nak cerita tentang Islamic Finance. Apa dia dalam kewangan Islam ni yang ditekankan. Okay. So dalam hukum fiqh kita ada 2 kategori. Pertama kita ada kategori fiqh untuk ibadah. Okay. Fiqh dalam ibadah. So fiqh dalam ibadah, terima kasih kepada Pak Jan berkongsi gift kucing dekat situ Dalam fiqh untuk ibadah, syarat dia adalah semua dalam ibadah ni haram melainkan yang dihalalkan, ataupun melainkan yang dibenarkan, melainkan yang diharuskan. Apa maksudnya tadi? Maksudnya contoh macam solat. Solat ni sebenar-benarnya kita tak boleh suka-suka kita untuk solat. Contohnya tak boleh kau nak solat waktu lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar kau nak solat sunat, tak boleh. Lepas subuh tiba-tiba nak solat sunat, tak boleh. Tak boleh. Dia ada ruang-ruang yang kita benarkan. So dia ada hukum fiqh yang kita kena ikut tadi. So dalam untuk ibadah, kita tak boleh buat dulu melainkan ada dalil. So dalam ibadah, benda haram melainkan ada dalil yang membenarkan. Contohnya kita tadi, okey lah, fine. Kita dah faham, kita wajib untuk solat subuh. So dalam Quran kalau kita tengok kan, tak ada perintah yang sebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia sebut macam contoh dalam Quran dia sebut untuk solat pagi, subuh. Kemudian tengah hari, wasata kan, pertengahan, asar. Kemudian malam. Tapi dia tak ada buat pecahan. Jadi macam mana kita belajar tentang pecahan tadi? Dari syariat. Jibril ajar Nabi, Nabi ajar pada sahabat, sahabat ajar pada tabi'in, sampailah ke kita. So itu syariat dia tadi. Kita ikut sunnah. So macam mana cara solat? Dalam Quran pun tak sebut angkat takbir apa semua. Dalam Quran sebut rukuk dan sujud saja. Baca apa pun tak sebut.
Tapi apa yang kita belajar? Rukun 13 untuk solat dari apa yang sunnah ajarlah bagi Nabi SAW tunjuk pada para sahabat. Terima kasih by the way kepada Fuad siapa nama 69. Wazwan, salam bos baru join. Okay, sila. Terima kasih banyak kepada yang dalam live ni. Jangan lupa untuk tekan follow button dekat atas dan juga jadi members dalam live. Okay, balik semula ke cerita pasal fiqh ibadah tadi. So sekarang kita dah faham dah. Ada waktu 5, kemudian ada ruang untuk boleh solat sunat. Berapa rakaat pula nak solat? So dalam Quran ada sebut tak berapa rakaat? Tak ada sebut. Jadi tak boleh kita suka-suka macam pagi ni aku semangat sikit lah. Aku nak solat subuh pagi ni 4 rakaat. Nak bagi nampak pahala lebih tadi kan. Tak boleh. So dia punya fiqh ibadah macam tu. Tak boleh melainkan yang dibolehkan. So apa yang dibolehkan? Nabi ajar kita solat subuh wajib 2 rakaat. Habis tu saya semangat ni nak solat lebih. Solat sunat sebelum subuh. Lagi nak banyak lagi. Solat sunat banyak-banyak sebelum subuh. Sebelum subuh. Kenapa tak boleh solat sunat selepas subuh? Sebab itu waktu yang haram. Melainkan kau nak ganti solat. Belah qada-qada subuh yang lama-lama tadi kan. So itu dibenarkan. So untuk konteks fiqh ibadah, semuanya tak dibenarkan melainkan yang dibenarkan. Itu hukum fiqh untuk ibadah. Satu lagi hukum fiqh adalah untuk selain daripada ibadah. Apa dia selain daripada ibadah ni? Contohnya muamalat, transaksi. Macam mana cara kita nak berjual beli, munakahat, perkahwinan. Macam mana nak kahwin tadi? Ada jinayat. Dalam konteks jenayah, apa yang kita boleh buat? Siasah kita, benda-benda lain lah. So itu hukum fiqh juga, tapi untuk selain daripada ibadah. So apa asas dia? Apa dia punya prinsipal? Dia punya falsafah, prinsip dia. Dalam selain daripada ibadah, fiqh kita semuanya dibenarkan melainkan ada dalil yang mengharamkan. Dalam fiqh ibadah tadi, semuanya tak dibenarkan melainkan ada dalil yang membenarkan. Tapi untuk fiqh yang bukan ibadah, semuanya dibenarkan melainkan yang tidak dibenarkan. Ada dalilnya. Contohnya TikTok. TikTok, kalau kita tengok dalam sirah, dalam syariat, dalam sunnah, memang tak adalah sebut. So, boleh ke tak boleh kita pakai TikTok ni? Jawapannya boleh. So, sebab apa? Sebab dia adalah muamalat. Kita berinteraksi dalam platform ni. Sampai bila dia boleh? Sampailah ada dalil yang mengharamkan. Apa dalil yang mengharamkan? Kalau dia melibatkan benda-benda yang larang lah. Pelacuran, riba, gharar, maisir. Ialah benda-benda zina contohnya kan. Dadah, itu semua dah masuk dalam kategori kias sebab tadi. So selagi mana platform tu tidak terlibat dengan benda-benda yang haram, tak ada masalah, teruskan. So bila kita cakap pasal benda tu, sama juga untuk konteks perkahwinan. Dalam perkahwinan, Nabi ajar kalau kahwin dulu, yang penting laki kahwin dengan perempuan. So berapa yang boleh kahwin? Kalau sebelum turun syariat Islam, sebenarnya tak ada had. Dulu lah, zaman sebelum wahyu turun, orang-orang dulu dia kahwin, ada yang kalau raja kahwin sampai 99 orang. Dia kahwin sebanyak mana yang dia nak. Selagi mana dia mampu, dia kahwin je. Tapi turun je agama kita, mengajar kita, boleh kahwin sampai kedua, 3 atau 4. Tapi kalau rasa tak adil, cukup dengan 1. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Tuan Fuad. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Banyak rezeki yang dikongsikan dekat situ. Moga-moga Allah Ta'ala memurahkan rezeki Tuan yang sudi berkongsi rezeki dengan kita dekat sini. Ingat, rezeki yang kalian kongsikan, ini kita akan gunakan untuk naikkan ranking kita supaya lebih ramai lagi rakan-rakan boleh bersama dalam live kita, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak by the way. So, sambung lagi cerita kita tadi. So, dalam konteks tu, turunlah wahyu menceritakan pasal munakahat, perkahwinan tadi. Boleh kahwin 2, boleh kahwin 3, boleh kahwin 4, tak ada masalah. Tapi kalau rasa tak mampu, tak boleh nak adil, dalam surah Nisa disebutkan, kita kahwin 1 saja. Cukup. Sebab apa? Sebab kau tak mampu nak adil. Itu je cerita dia. So sebab itu balik semula ke tema yang asas dalam Islam, yang kita nak tekankan adalah keadilan. Dan ingat, keadilan bukan maksud sama rata. Keadilan bermaksud meletakkan sesuatu di tempatnya. Keadilan bukan bermaksud sama rata. Sebaliknya, keadilan adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Contohnya, ketika perang Hunain, selepas tamatnya perang Hunain, perang Hunain adalah perang pertama selepas Fatul Mekah, selepas pembukaan kota Mekah. Nabi hijrah pergi ke Madinah. Orang Madinah hampir semua je dah peluk agama Islam. Kemudian pergi ke Mekah semula, dah dapat conquer Mekah. So orang-orang dekat Mekah, dia baru masuk Islam. Orang dekat Madinah dah lepas beberapa fasa. Sekumpulan 300 orang dah lepas fasa perang Badar. So diorang memang dah betul-betul dah percaya dengan Nabi, pergi perang Badar. Kemudian pergi pula perang Uhud. Perang Uhud dalam berapa? 1,000 orang kan? 1,000 orang, 3,000 orang lupa aku. Okay? Perang Uhud pun dah lepas juga. Perang Khandaq pun dah lepas.
Perang Khandaq ni perang yang kalau dalam surah Ahzab dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, dekat perang Khandaq ni, sahabat memang iman masa tu dah mula goyah. Bukan pasal dia orang tak beriman, tidak. Memang Allah Ta'ala uji iman pada ketika itu. Siapa yang betul-betul tak larat, memang rasa nak balik. Dia orang sampai cakap, ya Rasulullah, rumah kami tak tutup pintu. Sampai ke tahap macam tu. Bagi tahu dekat Nabi, saya nak balik ni. Sebab apa? Sebab rumah tak tutup pintu. Sedangkan rumah dia okey je. Memang goyah betul ketika ni. Tapi sebab dia orang mampu untuk bersabar walaupun sangat goyah. Kalau kita balik semula ke sirah, Huzaifah Al-Yaman ceritakan. Ketika ni dekat dalam parit tu, tengah menggali parit, Nabi bagi tahu dekat sahabat, siapa yang boleh pergi ke kem musyrikin Mekah yang ada dekat seberang sana, aku doakan dia jadi sahabat aku dalam syurga. Siapa yang boleh pergi ke kem musyrikin Mekah, orang Mekah dah datang ke Madinah pada ketika itu, nak tawan Madinah. Sebab time ni dia dah jadi G tau. G tu aku tak boleh sebut lah perkataan dalam line tadi kan. Dia dah jadi G lah. G lah apa yang berlaku dekat bumi Barakah sekarang ni. Orang Mekah masa tu datang memang nak conquer Madinah ni. Bukan sekadar nak perang, memang nak tawan habis lah. Memang nak, apa istilah dia bahasa Melayu lah, memang nak tawan habis lah. So dia orang kena bertahan dengan menggali parit. Ketika mana makanan tak ada pun. Sepanjang 40 hari tu makanan tak ada pun. So siapa yang ada makanan, Nabi panggil semua pergi rumah dia. Tapi alhamdulillah dengan karamah Nabi, makanan yang ditawarkan tu cukup untuk semua orang. So ketika di parit, dia orang memang dah betul-betul tak larat. So bila Nabi beritahu, siapa yang dapat pergi ke sana untuk spy, untuk selidik lah kan, ataupun untuk apa spy bahasa Melayu lah, untuk mengintip untuk riset dan juga intip, aku doakan dia jadi sahabat aku masuk syurga. Seorang pun tak bangun. Bukan pasal tak nak jadi sahabat Nabi, tak. Memang tak ada tenaga dah. Tak ada kudrat. Memang tak larat langsung dah pada ketika ini. So Nabi tanya berkali-kali, seorang pun tak volunteer. Sampai Nabi terpaksa point seorang. Nabi terpaksa appoint seorang. Petik nama Huzaifah Al-Yaman, kau pergi ke sana. Dalam keadaan tak larat, Huzaifah Al-Yaman ni orang yang dipercayai, trustworthy person. Dia penyimpan rahsia Nabi. Banyak rahsia Nabi yang dia simpan, sampai sekarang kita tak tahu. Dia kata, separuh je yang orang tahu, lagi separuh kalau orang tahu, orang akan benci kat aku. Tahap dia macam tu. So Nabi memang amanahkan dia dengan rahsia Nabi. Antara rahsia yang Nabi bagi kepada dia adalah nama-nama orang munafik. Sayyidina Umar pernah satu ketika dia menjadi pemerintah, jadi khalifah, Sayyidina Umar tanya dengan Huzaifah Al-Yaman, adakah aku salah seorang munafik, ya Huzaifah, yang disebutkan oleh Muhammad? Adakah aku salah seorang munafik? Huzaifah kata tak boleh, aku pegang amanah ni. Sampai dia tak larat, dia jawab dekat Sayyidina Umar, aku boleh jawab sekali, tapi kau jangan tanya aku lagi dah. Aku boleh jawab sekali je, tapi kau jangan tanya aku lagi dah. So Sayyidina Umar cakap, okey, silakan tolong jawab. Huzaifah Al-Yaman cakap apa? Nama kau tak ada dalam senarai. Sayyidina Umar kot, Al-Faruq kan, memang nama dia tak ada lah dalam senarai munafik. Tapi ni orang kuat iman, dia sentiasa takut. Selagi mana tak meninggal, selagi mana tak syahid, selagi itulah dia takut dia termasuk dalam golongan munafik. Tapi Sayyidina Umar tak puas hati, dia tanya satu lagi soalan. Dia tanya siapa dalam kalangan yang benar dia, ada tak yang nama munafik? Sebab dia takut terlantik orang munafik. Huzaifah Al-Yaman kata tak boleh lah, aku dah kata seorang je nama aku boleh bagi. So tadi tu dia tak bagi nama, dia cuma sahkan nama Sayyidina Umar ada ke tidak. So akhirnya dia tak bagi nama juga. Tapi Huzaifah Al-Yaman kata apa? Ada seorang. Dalam ramai-ramai kebenar ketika pemerintahan Khalifah Umar Khattab kan, dah sampai ke Kisra, Kufah, dah sampai ke Iraq, dah sampai ke Syam, dah sampai ke Yaman, dah meluas lah. Dah nak pergi sampai ke Mesir, Egypt juga pada ketika itu. So bila Sayyidina Umar ni dilantik orang-orang untuk menjadi gubernur, dia risau salah seorang tu orang munafik. So dia tak tahulah siapa. So bila dia tanya Huzaifah Al-Yaman, Huzaifah Al-Yaman dia kata tak ada lah. Kali ni aku cakap, aku tak nak bercakap dengan kau dah. Memang ini last aku akan bagi jawapan. Cakap ada seorang je. Dalam ramai-ramai gubernur dilantik tu ada seorang je. So memang Sayyidina Umar dia ada perasaan tu macam ada seorang yang dia hint, mungkin. So dia uji, memang terbukti orang tu, dia pun digugurkan. Dan dalam sirah tak sebut pun nama orang tu. Punyalah tahap dia. Memang kalau Allah Ta'ala nak menutup satu rahsia, tertutuplah rahsia tu sampai bila-bila. But anyway, balik semula ke cerita pasal Huzaifah Al-Yaman tadi. So Huzaifah ni akhirnya diutuskan oleh Nabi. Pergilah ke camp, masa tu ada Abu Sufyan dekat bahagian musyrikin Mekah. Dia pergi, dia berjaya intip, tapi Abu Sufyan pun orang yang bijak juga. So ketika malam, dia merasakan ada something yang tak kena. So Abu Sufyan dia rasa ada something yang tak kena.
Jadi dia arahkan semua tentera, yang mana dalam ketenteraan dia tadi, dalam ketumbukan ketentera tadi, dalam tu adalah Huzaifah Yaman. So Abu Sufyan kata apa? Aku rasa kita ada pengintip. So korang semua tengok orang kiri kanan, tanya dia orang datang dari mana. Huzaifah Yaman punya panik, tapi dia pun orang bijak. So dia terus tanya orang sebelah dia, kau datang dari mana? Kau datang dari mana? So padahal dia yang pengintip. Dia tanya orang sebelah, kau datang dari mana? Siapa nama kau? Siapa ni tu? Orang tu punya takut, dia jawab semua benda. Dia tak sempat tanya Huzaifah Yaman semula. Itu ceritalah masa perang Ahzab. Kemudian Huzaifah Yaman patah balik semula ke Nabi. Nabi pun puji dia. Dia kata tak larat, aku nak balik tidur. Habis lepas tu perang pun tak berlaku ketika perang Ahzab. Allah Ta'ala turunkan angin yang kuat dan juga para malaikat untuk tewaskan orang musyrikin Mekah. But anyway, cerita semula tadi pasal perang Ahzab tadi. Keimanan. So keimanan pada ketika ini memang mencabar. Tapi Nabi ajar kepada dia orang. Contoh dalam kisah perang Ahzab ni jugalah. Itu contoh ijtihad yang dilakukan oleh Nabi. Ketika perang Khandaq, perang Ahzab, Allah Ta'ala tak beritahu cara untuk berperang. So Nabi kena ijtihad, kena cari jalan macam nak pertahankan bumi Madinah daripada diserang oleh musyrikin Mekah. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi buat syu'ara, ataupun Nabi buat satu syura, majlis syura. Nabi bersyarat, tanya dengan para sahabat macam mana cara untuk kita mempertahankan Madinah. So sahabat bagilah macam-macam idea, sampailah Salman Al-Farisi memberi jawapan. Dia kata, kalau kami dekat Parsi, kalau keadaan macam ni, kami akan gali parit. Sebab apalah? Sebab Madinah ni dia punya bukitnya, dia punya geografinya sesuai untuk kita gali parit sebagai pertahanan. So Nabi terima jawapan tu, sahabat lain pun terima juga. Itu yang sebab dia orang gali parit. So dalam konteks menguruskan hubungan sesama manusia, ada ruang untuk berijtihad. Sunnah tak ada, Quran pun tak ada sebut. Tapi ada ruang untuk berijtihad. So dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijtihad, dengan qiyas, dengan uruf, ini semua menjadi sandaran kepada kita untuk buat undang-undang ataupun hukum syariah tadi. Hukum fiqh dekat situ. So itu menunjukkan keadilan. Itu perang Ahzab. Kemudian yang terakhir, bila orang Madinah ikut Nabi pergi ke Fatul Mekah untuk buka semula kota Mekah, time ni perang dah tak ada lah. Sebab apa? Tadi Mekah dah kalah, Abu Sufyan dah balik, dia cuba nak mempertahankan, tak boleh. So bila Madinah pula datang ke Mekah, tak ada perang berlaku, dia orang serahkan saja Mekah pergi ke Madinah dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Nabi. So bila orang Mekah dah peluk agama Islam bersama dengan orang Madinah, perang pertama dia orang selepas itu adalah perang Hunain. Ini saya nak cerita pasal tema dia keadilan sebenarnya. So perang Hunain berlaku, menang, dan banyaknya harta rampasan perang. Tapi ketika ini Nabi bagi harta rampasan perang yang banyak kepada orang-orang Mekah. Orang Madinah memang masa tu ada yang rasa macam dia orang bukan tak puas hati dengan Nabi, tapi dia macam kenapa bagi dia orang banyak? Kan kami bersama dengan kamu ya Rasulullah dari awal. Kenapa dia orang yang dapat banyak? So kalau kita tengok dari kacamata kita lah sebagai orang awam, sebagai general view tadi, adakah kita rasa benda ni adil? Cuba komen. Sorry lah mesti aku nak minta korang komen. Kalau takkan aku rasa aku cakap seorang-seorang. So tadi bila dah buka kota Mekah, dah tawan Hunain, dah perang Hunain, kemudian bila dapat harta rampasan perang, Nabi bagi ke orang yang baru masuk Islam, iaitu orang-orang Mekah. Yang mana orang Mekah ni memang dah sedia kaya pun. Orang Madinah dia tak sekaya orang Mekah, sebab Madinah dulunya tak ada apa-apa. Tak adil, mesti kecil hati. Betul. So ketika ini orang Madinah kecil hati ke tak dengan orang Mekah? Tak adil ke tidak dekat situ? To be honest, mesti rasa tak adil. Logik. Sebab orang Madinah pun rasa benda yang sama. So tak mustahil. Jangan rasa takut untuk kata kita rasa tak adil. Sebab memang itu adalah cabaran kita sebagai orang beriman untuk test apa erti keadilan di kaca mata kita tadi. Sebab balik semula ke dalam hukum Islam kita, rukun Islam 5, kita pun sedia maklum, rukun iman ada 6. Dan salah satu rukun iman adalah percaya dengan Nabi. So keputusan Nabi, walaupun Nabi boleh berijtihad, ini ijtihad Nabi. Ijtihad maksud kata dia dah buat sedaya mana yang dia mampu. Tapi dalam konteks ijtihad, Nabi digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk membuat sesuatu keputusan yang mana keputusan tu ada hikmah di sebaliknya. Nabi seorang manusia, Nabi bukan malaikat, Nabi seorang manusia. Ada proses-proses yang Nabi buat silap. Tapi Nabi tak berdosa. Kesilapan yang Nabi buat adalah untuk kita belajar. So Nabi kalau dia buat silap, Allah Ta'ala yang akan tegur. Sebab tu semua kesilapan Nabi dirakamkan dalam Quran untuk kita sama-sama belajar. Tapi dalam konteks perang Hunain tadi, bukan salah satu kesalahan, bukan salah satu kesilapan. Memang betul apa tindakan Nabi untuk bagi Mekah banyak harta.
So orang Madinah mula tanya, mungkin sebab orang kampung dia kot. Mesti ada rasa sikit tadi, betul tak? Kita ada rasa macam, kenapa pula kan? Orang tu baru je join dengan kawan tu. Kita dah lama berjuang. Dah 10 tahun berjuang dengan Nabi. Tapi kenapa Nabi bagi lebih dekat orang Mekah? Tak lain tak bukan, tujuannya adalah sebab kebijaksanaan. So pertama, orang Mekah baru je peluk agama Islam. Dan orang Mekah, diorang sangat selesa dengan kekayaan. Kalau ditarik balik, diorang punya iman akan jadi sangat-sangat goyah. Itu yang pertamanya. Okay? So diberi balik untuk melembutkan hati. So dalam konteks zakat pun sama jugalah. Mu'alaf yang baru masuk Islam, kita ada ruang untuk jadikan mereka sebagai asnaf tadi. Itu pertama. Yang kedua, bila orang Madinah tanya, ya Rasulullah, orang Madinah dapat tapi tak banyak. So dia orang tanya, kami dapat apa? Ini jawapan Nabi. Orang Madinah punya ketakutan bukan pada harta tu sebenarnya. Ketakutan dia orang yang paling utama adalah dia takut Nabi sebenarnya hati dia memang terpaut dekat Mekah. So Nabi nak balik semula ke Mekah. Yalah Nabi kan hijrah. So hijrah lari dari Mekah. Sebab apa? Sebab ditentang oleh orang Mekah. Sekarang ni Mekah dah jadi milik orang Islam. So logik je kalau Nabi balik semula, betul? Logik je lah balik kampung. So orang Madinah stay lah macam mana dia orang sebelum ni. Tapi Nabi jawab dekat sini, diorang dapat harta, tapi engkau orang dapat aku. Sebab Nabi akan balik ke Madinah. So mana satu yang kamu mahu? Harta yang banyak ataupun aku balik bersama dengan kamu? So dari segi keadilan kacamata yang kita lah world view tadi, kita akan pandang bagi sama rata lah, baru adil. Tapi keadilan pada Nabi adalah Nabi berada dengan diorang itu jauh lebih besar dia punya nilai berbanding dengan nak bagi segala harta yang ada. Dan dia punya result apa dia? Hari ni berapa ramai hati yang terpaut dekat Madinah? Berapa ramai hati yang terpaut dekat Madinah tadi kan? Kenapa tak boleh dua-dua? Harith, okey, bagus soalannya. Harith, boleh tak tekan follow button dekat atas? Boleh tak tekan follow button dekat atas, Harith? So insyaAllah saya akan jawab soalan-soalan rakan-rakan yang baru saja masuk dalam live kita dekat sini. So sekarang kita bukan cerita pasal sirah Nabi sebenarnya. Kita cerita pasal Islamic finance. Tapi saya nak tunjukkan pasal keadilan tadi insyaAllah. Untuk Arif, nanti awak dah follow, saya akan jawab soalan ni. Sekarang saya dahulukan cerita saya dulu. Boleh? Okay? So bila Nabi dah bagi harta tadi kepada orang-orang Mekah, kemudian Nabi pindah untuk pergi ke Madinah, kemudian Nabi balik semula ke Madinah. So orang Madinah, kalau dia dapat harta yang banyak, dengan dapat Nabi, orang Mekah pula akan terasa hati. Dan orang Mekah ketika ini first time perang dengan Nabi. First time perang dengan Nabi, iman dia orang tak sekukuh orang Madinah. Orang Madinah, dia punya iman dah perang Badar, dah perang Uhud, dah perang Khandaq. Dan satu lagi ini yang betul-betul Allah Ta'ala letakkan, rakamkan dia orang punya iman dalam Quran. Cerita pasal perjanjian Hudaibiyah. Ashabur Ridwan kan, golongan yang memberi bai'ah di bawah pokok ketika mana umrah pertama tak jadi. Masa umrah pertama tak jadi, sama juga iman diuji. Sebab apa? Bila Nabi suruh diorang cukur rambut dengan korban, seorang pun tak buat. Marah betul. Sayyidina Umar punya marah sampai tengking Nabi. Sayyidina Umar menyesali perbuatan ni sampai bila-bila. Punyalah marah dengan Nabi. Sebab Nabi janji kita akan pergi umrah, tapi Nabi tak sebut tahun ini. Nabi kata kita akan pergi umrah. Belum tentu tahun ni, mungkin tahun-tahun akan datang. So masa diorang dah ramai-ramai 1,400 orang pergi ke Mekah, sampai ke Hudaibiyah, ditahan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nama tu adalah seorang, aku dah lupa dah. Bukan Amru Al-As, seorang lagi, Suhail bin Amru. Okay. So sampai jumpa dengan Suhail bin Amru, bincang nego. Negotiation tu, dia punya kontrak berat sebelah. Menguntungkan orang Mekah. Orang Madinah jadi rugi. Tapi Nabi terima juga benda tu. Sayyidina Ali menggigil ni. Sebab Suhail bin Amru suruh apa? Suruh padam perkataan Rasulullah. Suruh padam perkataan Bismillah. Sebab dia tak iktiraf Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak iktiraf Rasulullah. So Nabi suruh Sayyidina Ali padam perkataan tu. Sebab Sayyidina Ali sebagai pencatat. So Nabi kan tak boleh menulis, tak boleh membaca. So Nabi Nabi arahkan Sayyidina Ali untuk tulis. Sayyidina Ali tak nak padam. Aku takkan padam namamu ya Rasulullah. Dia tulis Muhammad bin Abdullah je. Rasulullah tu dia tak boleh padam. So Nabi tanya, mana yang tulis Rasulullah tu itu? Nabi sendiri yang padam. So ketika ni memang membuat-buat. Kita ni pun rasa macam, tak puas hati, kita marah. Kebijaksanaan Nabi lebih tinggi. Sebab keadilan yang Nabi nak tengok, bukan perjuangan tu sekadar kita orang Madinah dapat buat umrah, tak. Tapi bila dalam syarat ada senjata selama 10 tahun, so apa yang Nabi pandang? Kita boleh berdakwah menjangkaui Mekah dan juga Madinah.
Kita boleh berdakwah pergi ke Yaman, orang Mekah tak boleh kacau. Kita boleh berdakwah pergi sampai ke Khaybar, orang Mekah tak boleh kacau. Kita boleh pergi ke Taif semula, orang Mekah tak boleh kacau. Sampai orang Mekah yang akhirnya mengkhianati perjanjian tersebut, itulah yang mengakibatkan dia orang boleh buka semula kota Mekah. So nampak tak jauhnya vision Nabi. So dalam konteks keadilan tadi, kalau kita short sighted, kita pandang jangka masa pendek, kita akan rasakan memberi harta kepada orang Mekah benda yang tak adil. Tapi Nabi percaya, Nabi faham. Sahabat-sahabat dekat Madinah ni dah ikut beberapa siri perang. Allah Ta'ala dah rakamkan keimanan dia orang dekat dalam Quran. Jadi harta bukan menjadi dia orang punya sandaran. Bila Nabi dapat balik ke Madinah, itu jauh lebih melembutkan hati mereka berbanding dengan harta yang dia orang tak dapat. Orang Mekah pula yang boleh melembutkan hati pada ketika itu adalah harta. Sebab dia orang first time join dengan Nabi untuk perang. Banyak lagi benda dia orang nak kena belajar. So itu konteks keadilan pada ketika itu. Okay, so ini bukan cerita pasal perang, ini cerita pasal Islamic finance. So dalam Islam yang kita tekankan adalah keadilan. Keadilan ni benda yang betul-betul kita kena tegakkan dalam konteks ni. Ingat, adil bukan bermaksud apa yang kita merasakan sebagai adil. Saya ambil suatu contoh dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi yang sedia ada, dalam sistem ekonomi yang sedia ada dua ekonomi sistem yang agak yang agak sohor. Kita pertama ada sistem kapitalis, yang kedua kita ada sistem sosialis. Dalam sistem kapitalis, siapa yang meletakkan modal, dia layak untuk mendapat segala keuntungan dia. Sebab dia dah meletakkan risiko. Siapa bekerja kuat, dia layak untuk mendapat. Dalam sistem sosialis, semuanya perlu dibahagi sama rata. Engkau kerja kuat ke, engkau kerja tak kuat ke, semua orang layak dapat sama rata. Soalan saya kepada kalian semua sekarang dekat sini, yang mana lebih adil? Sistem kapitalis ataupun sistem sosialis? Yang mana satu lebih adil? Yang mana yang kita nampak lebih adil sebenarnya? Dalam sistem kapitalis, siapa yang buat, dia yang dapat. Dalam sistem sosialis, semua dapat. Semua dapat sama rata. Dalam kapitalis, siapa yang buat, dia yang dapat. Hot and spicy. Kejap lagi saya akan jawab soalannya. So soalan ni mungkin lari sikit daripada topik kita hari ni. So kita fokus pada kita punya tema dulu. So Noyun dia kata kapitalis lah lebih adil, betul? Semua kata kapitalis. Semua akan kata kapitalis dekat sini. Tapi kita sendiri pun membenci kapitalis. Sebab billionaire menjadi kaya sebab sistem. Sebab sistem dia. Dia dah letakkan risiko yang banyak. Dia dah pergi lobby dengan semua ahli-ahli politik. Dia pandai untuk corner sistem yang sedia ada. Jadi bila dia dapat kekayaan, adil lah untuk dia. Dalam sistem kapitalis, betul. So adil. Tapi sosialis akan memandang, kau semua bolot semua sumber yang ada. Mana boleh. Kau kena agihkan pada semua orang. Biar negeri, biar state, biar kerajaan yang menguruskan semuanya. So sosialis akan ambil balik semua benda ni. Dia orang yang akan uruskan, semua orang dapat sama rata. Tapi dalam sistem sosialis, yang akan menjadi kaya adalah pemimpin dia lah. So sebab itu Islam datang meletakkan keadilan. Dekat mana adilnya? Kalau dekat tempat tu boleh buat yang kiri, makna kata macam ni lah, unit jenis of life katakan hybrid tadi kan. Kalau ke kiri, maka kiri lah. Tapi bukan sepenuhnya. Kita punya kewajipan. Kita ada wealth distribution, kita ada wealth creation, kita ada wealth management. Semua ni disebutkan dalam kewangan Islam. Contohnya, ketika perang Khaybar tadi. Bila perang Khaybar, bukan perang Khaybar, lepas tu lagi. Okay? Perang Khaybar ke perang zaman Sayyidina Umar? Adalah satu perang. Mana cerita pasal tanah. So cerita pasal tanah, dalam sistem sosialis, tanah ni milik semua orang. So dia akan agihkan sama rata. So sekarang ni apa yang buat adalah negara haram tu, dia orang buat satu konsep dipanggil sebagai kibbutz. Kibbutz ni semua orang pegang semua sama rata. Malah dalam sistem kibbutz, kalau kau suka kat perempuan pun sama rata boleh pakai. Tahap dia macam tu. Tahap dia macam tadi Tapi dalam konteks tanah, untuk kapitalis, siapa ada modal dia boleh beli Siapa ada modal dia boleh beli Itu ceritanya. So dalam sistem kapitalis, tak perlu pun nak cukai-cukai, tak perlu. Aku dah bagi pekerjaan dekat orang. Tapi kalau kapitalis kaya raya, dia pula kena bantu orang susah dengan bayar zakat. No, itu bukan sistem kapitalis. Membayar zakat tak ada dalam sistem kapitalis. Iaitulah Islam masuk. So Islam bila dia masuk, dia meletakkan keadilan. Dalam sistem kapitalis, dekat mana keadilan? Bila kita wajibkan membayar zakat. Sebab dalam membayar zakat, kewajipan adalah fardu pada Allah Ta'ala. Tapi dalam sistem kapitalis, yang wajib adalah bayar cukai. Tapi dalam membayar cukai, ada pengecualiannya.
Pengecualian dia, lantak dia orang lah. Itu sistem dia orang. Tapi dalam Islam, ada tak pengecualian zakat? Tak ada. Untuk yang zakat harta, tak ada pengecualian zakat. Kau kona lah kot mana sekalipun, selagi mana kau cukup zakat harta kau, rukun-rukun semua cukup, bayar. Sebab kita bukan bayar untuk kerajaan. Kita pun bukan bayar untuk orang susah pun sebenarnya. Ingat zakat ni, kita bukan keluarkan untuk orang susah. Zakat kita keluarkan sebab Allah. Kita keluarkan zakat ni sebab Allah Ta'ala suruh. Itu ceritanya. So sebab itu dalam konteks sistem Islam, kapitalis dengan sosialis, Islam tidak melarangnya. Balik semula ke hukum fiqh dalam muamalat tadi. Benda yang ada, hukum asal dia adalah harus. Melainkan kita buktikan haram. Jadi kapitalis pun harus, sosialis pun harus. Selagi mana kita letakkan elemen Islam. Macam Nurul kata betul lah. Kalau dia amalkan sistem kapitalis, tapi dia bayar zakat, kira macam mana? Jadi bila Islam datang, kalau negara tu negara kapitalis, atau dia pakailah kapitalisme punya sistem, tak perlu pun kita ubah jadi sosialis, tak perlu. Dia adalah sistem kapitalisme, silakan. Tapi kena bawa unsur Islam. Makna kata, semua orang kaya wajib bayar zakat. So itu, Islam datang, dia tak mengubah seluruh sistem. Tapi dia membetulkan sistem yang sedia ada. So itulah apa yang Nabi buat. Ketika Nabi di Mekah menerima wahyu, mengharamkan riba, mewajibkan zakat. So adakah sistem Mekah tu kena ubah? Tak kena ubah. Yang ubah sistem tauhid. Fiqh ibadah ubah. Berhala kena buang. Tapi pasar-pasar silakan berniaga. Selagi mana tidak mengamalkan unsur riba. Bila Nabi hijrah pergi ke Madinah, Yathrib pada ketika itu pasarnya dikuasai oleh orang Yahudi. So adakah boleh berniaga? Boleh, silakan. Selagi mana tak mengamalkan amalan riba lah. So Islam datang macam tu. Kita datang bukannya kena ubah everything, tak. Membetulkan apa yang sedia ada. Ini jadi salah faham. Sebab salah faham kita yang ekstrim sangat dia akan pandang, semua benda kena tukar. Tak boleh pakai sistem Nasrani ni. Tak boleh pakai sistem kafir ni. Tak boleh pakai sistem Yahudi ni. Tak boleh. Kena balik ke dinar dan juga dirham. Semua benda ni salah, haram. Dinar dengan dirham bukan Islam yang buat. Dinar dibuat oleh Nasrani, oleh kerajaan Rom Byzantine. Dirham dibuat oleh musyrikin, orang-orang Parsi. So kalau kita salah faham, dua-dua yang Nabi buat ni pun salah. Tapi bukan itu caranya. Fiqh dalam muamalat, semuanya boleh, harus. Melainkan unsur haram yang kita kena elakkan. Banyak pula soalan aku, tak apa, silakan. Tak ada masalah pun. So itu adalah apa yang Islam datangkan. Jadi ni baru nak masuk sebenarnya tema kita. Cerita kita hari ni sebenarnya pasal Islamic Finance. Tapi saya nak tunjukkan tadi pasal sistem keadilan. Sama juga bila Islam masuk dalam sesebuah kerajaan yang mengamalkan sistem sosialis. Memang dekat situ dah bagi sama rata. Dia memang dah bagi sama rata dah tadi. Tapi selain pada keadilan, kena juga ada unsur tadilah, salah satu prinsip dalam ekonomi Islam, membenarkan untuk kita memiliki harta. So kalau melarang orang untuk memiliki harta, sedangkan dia memiliki harta tu dengan betul, itu pun tak boleh juga. So bila Islam masuk dalam sistem sosialis, yang mana yang melanggar syariat, itu tak boleh buat. Contohnya kerajaan kena conquer everything. Tanah semua kerajaan boleh buat. Tak boleh. Balik semula ke cerita macam mana pengagihan tanah ketika zaman Islam dulu. Pemerintahan Sayyidina Umar, kalau saya tak salah lah, bukan zaman Nabi, sebab ini dah jadi ijtihad Umar lah. Ketika itu, meluaskan empire dekat sebuah kawasan. Dia ala-ala macam Khaybar lah, kawasan yang mana tempat tu memang ada ramai petani. Mula-mula dulu, tanah akan jadi milik Madinah. Madani lah kan, Madinah. Tapi sebabkan orang Madinah boleh lagi. Orang Mekah tak ramai yang pandai bertani. Tak ramai yang pandai bertani sebab Mekah ni dia tak banyak tanaman pertanian sangat. So daripada tanah-tanah yang ada lah dekat Madinah, dekat Khaybar tadi. So apa yang Sayyidina Umar buat adalah, dia satu tanah tadi dia bagi dua. Pemilik asal dapat 50%, orang kerajaan akan dapat 50%. Sebab pemilik asal dia tahu usahakan tanah tersebut. Dan hasil separuh kerajaan ambil, separuh milik milik tuan tanah. So itu ijtihad yang dia buat tadi. Nak pastikan benda tu adil. Kalau dia ambil semua tanah, memanglah untung ke kerajaan. Tapi tak adil lah, sebab kerajaan tak reti uruskan tanah tu. Kalau dia biarkan semua juga pada pemilik tanah yang asal, tak adil juga. Sebab kerajaan tak dapat hasil. Kenapa kerajaan tak dapat hasil? Kerajaan nak kena bayar askar-askar tadi ataupun tentera tadi. So keadilan tu kena datang. So itu adalah asas dalam kewangan. So sekarang barulah kita balik semula ke cerita pasal kewangan Islam di Malaysia. Tapi sebelum saya nak sambung cerita kita ni, dah berapa minit dah aku live ni? Ada dalam 45 minit lah, Alhamdulillah. Jap. Aku tak faham lah diamond dekat TikTok ni kan. Ramai dah orang kongsi gift tadi. Diamond tak naik weh. Aku tak reti dah sebenarnya bab diamond ni. Siapa tahu pasal diamond ni?
Tolong kongsi boleh tak? Saya tak faham. You are getting diamond faster than 99%. Tapi itulah, orang ramai dah kongsi diamond tadi. Tak naik pula diamond aku. Oh, ada 1,200. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. So, dah cukup lah kita punya syarat ni. Okay. So, setakat ni dulu boleh faham ke tidak? Boleh tak rakan-rakan yang ada dalam live ni? 60 orang. Komen tulis faham setakat ni dulu. Kalau tak faham, boleh tanya je soalan. Tak ada masalah. Okay, jap. Saya betulkan balik. Syairah Samsudin. Dinar, Rom, Byzantine, Nasrani. Sebab Rom Byzantine pada ketika ini adalah agamanya Kristian. Diorang yang memperkenalkan Kristian. Kristian agama asalnya Nasrani. So Kristian tu itself bukanlah Nasrani yang sebenar. Byzantine Rom tu bukanlah Nasrani yang sebenar. Dia dah ijazah banyak lah. Tapi dia punya asas masih lagi agama Nasrani lah. Dia berasaskan kepada kitab yang tauhid tadi, iaitu Injil. Cumanya ketauhidan dia orang dah lari sikit bila dia pasang konsep Holy Trinity. Tuhan dah tak jadi satu, Tuhan jadi 3 dalam satu. Dia jadi pening sikit. Yang dirham, dia datang dari kerajaan Parsi. Parsi apa nama? Apa Parsi? Persian. Persian agamanya Majusi. Majusi ni sembah api lah. Sembah api, sembah berhala. So orang Mekah, masa tu dia orang sokong ni kerajaan Parsi sebenarnya. Kalau balik semula ke surah Rum kan, Alif Lam Mim Kullin Batul Rum. Balik ke surah Rum, ketika Allah Ta'ala cerita pasal kerajaan Rom tewas dan akan menang semula. Masa Parsi mengalahkan Syam, kerajaan Rom, orang musyrik Mekah suka. Sebab dia orang menyokong kerajaan yang musyrik, kerajaan yang syirik, yang menyembah berhala. So bila Nabi beritahu dekat dia orang, nanti Rom akan menang semula, dia orang kata Nabi ni gila. Dah lah Parsi baru menang lawan Rom. Dan Rom dah tak ada apa-apa kecuali tinggal Palestin je masa tu. Cuma tinggal Baitul Maqdis je. Itu je benteng terakhir dia orang. Tiba-tiba Nabi kata satu hari nanti Rom akan menang semula. Bukan Nabi yang katalah, wahyu turun. Sebab itu sebenarnya menjadi mukjizat yang paling besar untuk Nabi. Menunjukkan yang Quran ni bukannya Nabi pandai-pandai buat, tidak. Ini semua wahyu dari Allah Ta'ala tadi. Itu kebenarannya tadi. By the way, dua ni adalah sistem yang datang dari bukan Islam. Okay. So bila Islam datang, datang ke Malaysia pula dah. Datang ke tanah Melayu, so kita boleh lalu kan zaman kerajaan Kesultanan Melaka dan seumpamanya. Sampailah kita dijajah. Jajah masuk 400 tahun. So sekarang barulah kita merdeka. Kira-kira 60-70 tahun lepas lah. Berapa tahun dah merdeka? 57, 69 ada. 70 tahun ada. 70 tahun dah, lebih kurang lah, 68 tahun dah. Okay. So kita pun merdeka. So bila kita merdeka, ketika pemerintahan ataupun penjajahan dulu, apa yang ulama kita fokuskan? Prioriti pada ketika itu bukan ekonomi sangat. Prioriti ketika itu adalah ibadah. Kita punya tauhid tadi. Penjajah datang, dia bawa konsep gold, gospel, glory. Dia nak ambil emas yang kita ada, dia nak ada kemegahan dia. Dia orang berlumba sesama dia orang kan. Bersaing tadi. Yang Spainnya, yang Portugalnya, yang Britishnya, yang Amerikanya. Dia orang bersaing untuk menunjukkan siapa lagi tinggilah temboloknya, siapa boleh conquer negara lagi banyak. Tapi salah satu juga sebab dia orang nak sebarkan gospel dia orang. So ada negara-negara jiran kita yang tewas, dan tewas dia orang tewas sampai ke tahap tauhid tadi. Maknanya agama rasmi negara tu dah bukan lagi Islam, walaupun di negara jiran kita. Pandai-pandailah kau cari nanti. Kita doakan semoga Allah Ta'ala menurunkan baliklah keamanan dekat negara tersebut, insyaAllah. Allahumma amin. So untuk negara kita, ulama kita, terutamanya ulama Nusantara. Masa tu tak ada Indonesia, Malaysia tak ada. Kita semua satu Nusantara, Kepulauan Melayu tadi, betul. Dari Segenting Kera sampailah ke bawah lah, sampai ke Bali semua sana. So apa yang ulama kita nak pertahankan? Pertamanya akidah, tauhid tu, iman tu yang paling mustahak. Bab ekonomi, bab apa ni semua tak ada cerita lagi. Kita cuma nak pertahankan 5 tadi. Mengucap 2 kalimah syahadah. Masa dia orang pijak kepala nenek moyang kita untuk tak mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita tak nak. So akhirnya dia orang pun tak lawan dah benda tu. Tapi dia orang suruh kita buat benda lain. Okay. Nak pergi ke Mekah tak boleh. Ini rukun Islam tadi. Syahadah alhamdulillah boleh. Kemudian nak solat alhamdulillah boleh. Puasa tak kena kacau sangatlah. Bayar zakat itu dah jadi cabaran. Sebab apa? Sebab kutipan cukai yang tinggi. Dan yang last kali nak pergi haji pun tak boleh. Kalau balik semula ke cerita zaman Buya Hamka dulu, nak pergi haji pun tak boleh. Zaman-zaman itulah, zaman-zaman pemuda yang naik pada ketika itu tadi kan. So bila tak boleh pergi haji, itu dah melanggar kita punya akidah. Rukun Islam tak lengkap. Jadi sebab itulah ulama kita melawan dulu. And kita punya iman samalah, dari beriman pada Allah Ta'ala sampailah ke qada dan qadar tadi. So bila kita melawan penjajah, kita dah berjaya buang dia orang, kita berjaya pertahankan tauhid. Mana kata agama negara kita masih lagi agama persekutuan Islam. Cuma bila penjajah caw, dia tinggalkan dengan kita sistem pentadbiran,
sistem ekonomi, sistem kewangan. So macam mana nak perbetulkan benda ni? Kena balik semula ke hukum fiqh. Balik semula ke hukum fiqh kita. Untuk fiqh ibadah, alhamdulillah dah selamat. Tapi untuk fiqh selain daripada ibadah, muamalat, munakahat dan seumpamanya, macam mana ceritanya tadi. So bila tengok, kaji balik, maka keluarlah mahkamah syariah sebab nak fokus pada ni, pada memunakahat tadi. Bab undang-undang kahwin semua ni tadi, itu kita kena fokuskan. Okay? Fokuskan ada mahkamah syariah. Tapi untuk kewangan, ini jadi cabaran. Sebab kewangan melibatkan ekonomi. Dan ekonomi ni antara tunjang utamalah dalam sesebuah kerajaan. Kalau kita balik sikit semula ke sirah. Kenapa Perang Badar boleh berlaku? Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Perang Badar berlaku alasannya sebab ekonomi. Perang Badar berlaku adalah ketika mana Abu Sufyan ketika itu berada dekat Mekah. Abu Sufyan, Abu Jahal apa semua tadi. Bila orang Muslim dah berhijrah pergi ke Madinah, apa orang musyrikin Mekah buat? Dia orang pergi rampasnya harta orang Islam tadi. Ni, contohnya harta Abdullah ibn Maktum. Okay, salah seorang sahabat Nabi yang buta. Rumah dia dekat Mekah kena ambush, kena rampas. Orang tak ada. Kena ambil segala harta. Abu Sufyan bawa karavan pergi ke Syam, jual barang dia. Ekonomi, itu duit. So bukan pasal kita kejar duit, tidak. Tapi duit ataupun harta ni salah satu daripada maqasid syariah. Objektif syariah adalah mempertahankan agama, hifzuddin, mempertahankan agama, mempertahankan nyawa, hifzuddin, hifzun nas, bukan, nyawa apa? Lupa dah aku, nampak sangat lama tak exam. Mempertahankan agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Hifzuddin, hifzun nafs, nafs. Kemudian hifzul akal, hifzun nas, nasal, kemudian satu lagi hifzul mal, mempertahankan harta. So mempertahankan harta, menjaga ekonomi sebahagian daripada objektif dalam syariah. Agama kita menggalakkan kita untuk mempertahankan harta. Malah siapa yang mempertahankan harta ketika diancam, kalau meninggalnya boleh jadi syahid. Sebab dia tahu ini amanah Allah Ta'ala bagi pada aku ni, untuk pertahankan benda ni. Ini harta yang kita gunakan untuk anak cucu kita makan tadi kan. So sebab itu Perang Badar berlaku antaranya adalah sebab apa? Mempertahankan harta. Orang Mekah rampas harta orang Muslim, bawa pergi jual dekat tempat lain, dan jugalah sebab lain tak bukan sebab menghalang orang untuk solat dekat Kaabah tadi. So bila pergi untuk ambush balik karavan tadi, akhirnya Perang Badar pun berlaku dekat Tasik Badar. So itu, mempertahankan harta pun yang penting. Jadi bila dah selesai ulama kita berjuang, dan juga kita punya lah pejuang-pejuang gitu, alhamdulillah kita doakan semoga Allah Taala memberi ganjaran syurga yang abadi lah untuk diorang semua yang dah memperjuangkan tanah air ni. So bila kita dah bebas daripada cengkaman penjajah dari segi pentadbiran, dari segi pentadbiran lah terutamanya physically, sekarang kita balik semula ke sistem yang lain. Jadi pentadbiran dalam konteks demokrasi contohnya, kita mengamalkan demokrasi berparlimen kan, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Lebih kurang itulah, aku pun tak hafal kan. So adakah boleh, tak boleh? Adakah kena balik semula ke sistem Islam? So dalam fiqh untuk siasah, dalam fiqh untuk kita punya ni lah, berkerajaan, maka dibenarkan. Dia harus selagi mana dia tak diharamkan. So boleh jalan. So untuk kewangan, macam mana pula cerita dia tadi? Sebabkan kebanyakan negara Islam ketika ini baru saja merdeka. Indonesia, kemudian Malaysia kan, Pakistan, kemudian adalah negara-negara lain juga, negara-negara Arab. So pada tahun 70-an, negara-negara Arab ni, negara-negara Islam ni semua duduk bersidang. Bersidang sampailah wujudnya OIC. So dalam OIC ada sebuah akademi namanya Academy Fiqh of Islam. Lupa dah aku. Dalam bahasa Arab dia panggil Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Duliyah. International Islamic Fiqh of Academy of OIC. Akademi Islam Fiqh Antarabangsa. Lebih kurang gitulah namanya. So duduk bersidang 54 buah negara, 50 buah negara, bincang. Akhirnya bawa satu keputusan dari segi hukum hakam, sistem kewangan yang sedia ada unsur riba, ada unsur gharar, ada unsur maisir, ada unsur-unsur yang tidak patut syariah. Jadi bila ada unsur-unsur yang tidak patut syariah, benda dah ada dah ni. Benda dah ada. Bila ada unsur-unsur tak patut syariah, dia haram. Tapi dalam kita punya Islam, agama kita mengajar, benda kalau haram, dia kena datangkan dengan solution. Dia tak boleh tala haram, semua tak boleh, tapi solution tak ada. Itu tak dibenarkan. So bila kita dah datangkan dengan satu keputusan yang benda ni semua tak boleh, apa yang boleh? Jadi kena datangkan solution.
So masing-masing negara pun duduk bincang, kita fikirkan apa solution kita nak buat. So adalah memperkenalkan wakaf, ada memperkenalkan konsep infak, sedekah, semua tadi lah zakat, gunakan baitul mal. Dan ada yang memperkenalkan konsep, boleh tak kalau kita wujudkan sistem kewangan yang sedia ada ni, tapi kita buang elemen yang tidak patut syariah. Maknanya sistem kewangan yang patut syariah, sistem kewangan yang Islam. Macam mana nak buat? Try lah. So try lah. Buat, pap, menjadi. So Bank of Palestine pernah ditubuhkan, dekat Mesir pun ada juga Bank of Egypt something lah, lupa aku. Dan Malaysia pun mencadangkan satu proposal, kita panggil dia Bank of Islam ataupun Bank Islam Malaysia, BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad. So bila kita datangkan, kita kena tunjuk proposal, buktikan yang kalau betul sistem kewangan kau ni tidak berlandaskan kepada ataupun tidak mengikut apa yang tidak patut syariah tadi, buktikan macam mana kau punya boleh patut syariah. So contoh, sistem kewangan yang tidak patut syariah, dia punya teras adalah pakai hutang. Hutang boleh, tak ada masalah. Yang jadi masalah, riba al-qard, hutang yang beriba. Hutang yang ada riba, itu yang tak boleh. Jadi kita bina bank Islam macam mana bila kita ada lembaga tabung haji. Ini doa lah supaya siapa nama yang bina tabung haji tu itulah Bapak Ungku Aziz Prof Ungku Aziz, dia mencadangkan kita kumpul duit orang Islam, simpan untuk buat pergi haji. So duit yang ada tadi tu digunakan untuk menubuhkan bank Islam. So kita bina sebuah bank bukan pakai hutang, tapi pakai duit simpanan orang betul-betul. Makna kata kita pakai real asset base, bukannya debt base. Tengok, hantar proposal, lulus lepas. Dan kita kena datangkan juga undang-undangnya. Maka dia kena datangkan dengan perundangan Islam juga pada kita gitu. So dekat situlah, setahun selepasnya 1983 Bank Islam ditubuhkan. 1984, selain daripada sistem perbankan, sistem insurans yang sedia ada pun tidak patuh syariah juga. So kena tengoklah apa solusinya. Ada yang mencadangkan wakaf, ada yang mencadangkan infak tadilah macam saya katakan. Dan ada sebuah negara mencadangkan Islamic Insurance. Islamic Insurance of Sudan Company nama je. 1979 Sudan memperkenalkan kita buat insurans yang Islam. Islamic Insurance. Boleh ke tak boleh? Hukum asal boleh, harus. Selagi mana tidak ada unsur-unsur yang tidak patut syariah. So dia kena datangkan sebuah syarikat yang tidak melibatkan unsur riba, gharar dan juga maisir. Dalam konteks insurans, isu dia adalah pada kontrak. Dalam konteks insurans, isunya banyak pada kontrak. Sebab insurans kontraknya berjual beli. So selagi mana pakai kontrak jual beli, maka sukar untuk kita menjadikan dia patut syariah. Jadi dia cadangkan, boleh tak kita jangan pakai kontrak jual beli, kita pakai kontrak risk sharing. Kita saling berkongsi risiko. So maka dekat situlah keluarnya inilah akad tabaruat. So guna akad tabaruat, maka dibenarkan. So 1984 kita ikut, dan kita juga perkenalkan Akta Takaful 1984. So dekat sinilah lahirnya sistem perbankan dan juga sistem kewangan Islam yang pertama. But again, matlamat kita melawan apa yang dah wujud sejak 600 tahun lepas. Jadi mula-mula dia datang, of course lah banyak isu, banyak problem, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dalam majlis hukum fiqh majlis fiqh ulama tadi pun ada yang kata tak boleh. Ada yang kata riba boleh. Maksud kata dia bukannya membenarkan riba, tidak, tapi ada ruang yang mana riba ni dibenarkan. Contohnya untuk negara-negara yang orang Islam ada tapi dia minoriti. So uruf dekat situ, salah satu lagi sumber syariah kita. Urufnya kalau dia tak ikut, dia pula akan sengsara. Bukanlah kita nak suruh dia lawan semua, tidak. Dari segi akidah dia tak buat. Tapi urufnya dibenarkan pada tahap keperluan. Contoh, rakan-rakan kita yang mungkin dekat Jepun. Dekat Jepun Islamic banking tak ada, Islamic finance tak ada. Tapi orang Jepun makin ramai sekarang yang meluk agama Islam. So kalau tak ada orang langsung yang ada rumah, tak ada langsung Muslim yang ada rumah, tak ada langsung Muslim yang ada perniagaan dekat sana, akhirnya ekonomi akan ditindas, akidah boleh terganggu. Sayyidina Ali sebut kefakiran mendekatkan diri kepada kekufuran. Bahasa Arab dah lupa apa dia tadi. Kefakiran mendekatkan diri kepada kekufuran. So kalau kita terus-terusan menjadi fakir dan juga miskin, takut dia akan menarik kita untuk akhirnya keluar Islam. Matlamat akhir kita adalah tauhid tadi, mempertahankan akidah. Itu yang paling utama. So again, kita balik semula lah. Dalam Quran dia sebutkan, siapa yang mengamalkan riba, dia ibarat seperti berperang dengan Allah Ta'ala dan juga Rasul jadi. Tapi kalau kita balik semula konteks berperang, macam mana perang Badar berlaku tadi? Perang Badar berlaku sebab mempertahankan harta. So berperang ni adalah untuk orang yang declare betul-betul dia melanggar perintah Allah. Kita dalam Islam perang tak boleh suka-suka terus perang.
Ketika Sumayyah diseksa, disula, Nabi tak terus sarahkan orang Islam terus pergi serang Abu Jahal, tidak. In fact, masa dekat Madinah pun Nabi tak suruh terus serang. Abu Sufyan pernah datang ke Madinah minta bantuan. Kalau nak kira marah, boleh je pukul dia dekat situ. Kan? Boleh je buat zalim dekat situ. Dia datang berdua kan, masa tu kan. Dua orang naik kuda. Boleh je buat zalim. Tak. Dalam Islam, kita betul-betul nak perang di medan perang. Kita punya syarat kita tadi. Nak perang maknanya dia declare lawan aku menggunakan senjata. Kalau dia declare lawan aku menggunakan mulut, kita akan lawan dia pakai mulut. Tak boleh dia declare apa-apa, kita datang lempang. Tak boleh. Kita tak boleh menggalakkan keganasan, kezaliman tadi kan. Dalam kaedah fiqh kita yang keempat. Harm is not to be inflicted. Harm is to be eliminated. Harm is to be eliminated. Tak boleh mewujudkan kecederaan tadi. So dalam konteks peperangan dengan ekonomi, so kita kena berlawan dalam ekonomi juga. So untuk negara-negara yang negara itu minoritinya Islam, maka ada ruang untuk diorang benarkan. Dan ada seorang ulama contemporary yang mana kita pun sedia maklum, kita mengangkat ilmu dia yang tinggi. Dia katakan conventional banking, perbankan sedia ada, riba yang kecil dia tak kira sebagai riba. Bukan riba yang kecil, interest yang kecil tak kira sebagai riba. Dia panggil necessary profit ataupun necessary interest. Dan juga dia panggil tidak menindas. Menindas apa bahasa Inggeris? Lupalah. Aku baca kitab dalam bahasa Inggeris. Dia yang interest yang tak menindas tu bukan kira sebagai riba. Sebab dalam Quran memang ada sebut riba adalah penindasan. So kalau interest tu tak menindas, maka dia bukan kira sebagai riba. But again itu adalah pandangan yang minority. Oppression. Thank you. Oppressive interest. Non-oppressive interest is not riba. Dalam ada. Kau boleh cari kitabnya. Kitab Fiqh Al-Zakat. Ditulis oleh almarhum Yusuf Al-Qardawi. Ada sebutkan cerita panjang lebar. Negara kita tak pegang benda tu. Kita tak pegang dia punya pendapat, tapi kita tak menuduh dia ni sesat ke kafir, tidak. Itu manisnya dalam agama kita ni. Pendapat ulama yang ada dia punya nas dan dalil, kita tak terus tuduh dia salah, tidak. Kita meraihkan pendapat tadi. By the way, negara kita pegang kepada kita mendatangkan solution alternatif. So hari ni bila kita tengok Islamic banking, Islamic finance yang sedia ada, nampak sangat sama dengan conventional banking. So mudah untuk kita katakan sama je kan. Saling tikar je orang panggil tukar kulit tukar kulit buku je ataupun tukar saling kulit je. Sedangkan selepas 40 tahun, ini masuk tahun yang ke-40, tahun lepas masuk tahun yang ke-40. Selepas 40 tahun, kita dah berjaya naikkan kewangan Islam kita sampai tahap dah boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi bila dah sama saing, kita kata samalah pula tadi. Jadi masalah pula. Kalau tengok balik dalam sirah, peperangan Islam banyaknya menang ketika kita punya tentera kita ataupun kita punya numbers tak banyak. 300 lawan 1000 perang Badar, menang 300. Masa Khalid Al-Walid bawa 30,000 lawan 200,000, menang 30,000. So bukan bermaksud kalau kita 100,000 sama-sama lawan kita menang, kita salah, tidak. Selagi mana dia berteraskan kepada syarak. Sebab tu poin saya dari awal tadi, saya cerita banyak pasal syariah dulu. Bukan cerita terus pasal Islamic finance. Masalah kita pula terus cerita pasal Islamic finance, tengok pada bank bagi 4%, Islamic banking pun bagi 4%. Riba lah ni. Jauh lagi cerita kau ni. Cerita kau terus cerita macam kalau nasi ayam yang halal dengan nasi ayam tak halal. Nasi ayam halal jual RM5, nasi ayam tak halal jual RM5. Sama ni. Kalau sama ni dua-dua maksudnya sama je lah. Yang sembelih ayam pun RM5, yang tak sembelih pun RM5. Apa sama dua-dua haram. Tak boleh macam tu. Banyak benda yang kita kena perhatikan sampailah ke tahap tu. Kalau betul-betul nak cerita, kalau dia jual seorang jual nasi babi, seorang lagi jual nasi ayam, itu salah. Ini siapa pula report live aku ni? Aku tak letak beg kuning, aku cerita pasal banking, takkan kau marah kot. Mengaku siapa report live saya ni? Aduh, ni aku malas cerita ni. Aduh, beratlah kau ni. Okeylah, tak apalah. Boleh tak aku minta je spek? Sorry saya baru saja dapat warning dekat saya punya screen. Live ni sedang di report. Boleh tak kau bantu untuk like sikit? Itu aku malas cerita benda-benda macam ni. Sebab kalau kau orang tak puas hati, kau boleh komen je, tanya soalan, tak ada hal. Ingat, agama kita mengajar kita untuk berbahas. Bukan berdebat, bukan kelahi, tidak. Berbahas. Dalam perbahasan, engkau ada point, aku ada point. Itu yang aku jadi kurang berkenan sikit. Saya tak tahu. Sebut Ali. Macam mana sebut nama awak ni? Mat Ali. Aku tak tahu. Sebab itu dalam pertama-tamanya, bila masuk belajar, ni aku sarankan korang lah, pergilah sama belajar.
Bila masuk ke kelas, nombor satu yang awak akan berdebat adalah awak debat dengan lecturer. Kau tanya lecturer kau, aku tanya kan, Ustaz, sama je interest. Dia akan cerita balik ke empat mazhab tadi. Kemudian kau beritahu balik kat aku, dia sama. Rupanya kau tahu, aku cerita ni pun bawa apa yang aku tahu. Tak sampai sebutir pasir pun sebenarnya tadi. Tak sampai sebutir pasir pun. Berat lah dekat situ Figato dia kata kat sini sometimes wording pun boleh trigger warning. Betul. Kadang-kadang wording pun boleh trigger. So saya pun mengingat balik lah apa wording yang saya gunakan kalau ada yang trigger tadi. Rasanya setakat ni tak ada lah. Kalau ada pun yang awal-awal live tadi tu. Awal-awal live tadi, kalau sekarang baru keluar report macam pelik juga kan. But anyway, tak apalah. Saya doakan yang sedang mendengar live ni, semuanya tak buat report tu. Mungkin AI lah yang buat Tapi kalau ada yang buat juga, saya cuma boleh doakan awak dapatlah. Awak dapatlah taufik dan juga hidayah. Taufik, hidayah kita kena usahakan. Hal dan ha tu trigger tak? Okay, logik. Okay, thank you kepada Figato. Lepas tu macam mana aku nak explain? Kan? Kalau tak boleh sebut perkataan tu, yang boleh dan yang tak boleh. Kau faham tak kalau aku cakap macam tu? Yang boleh macam yang tak boleh ni macam lembut sangat lah bunyi ni kan. Tapi mungkin lah. Okay, thank you kepada Figato. Saya cuba tak sebut perkataan tu. Yang hal dan juga yang har. Tak boleh langsung bunyi. Tapi tak apalah. Sambung balik cerita tadi. Kat mana dah aku cerita tadi? Dah lupa dah. Terganggu pula dengan gangguan macam ni. Kat mana dah saya cerita tadi? Boleh tak seorang tolong recall balik saya punya memory? Kita cerita sampai ke... habis tu lain-lain ustaz-ustaz tu mesti cakap perkataan-perkataan tu kan. Tak tahu. Itu cabaran lah. Memang okay, cerita pasal chicken rice. Cerita pasal perang sebenarnya dari dulu kita cerita. Banyaknya tak keluar pun warning. Banyak pun tak trigger. Mungkin kalau cerita banyak sangat pun mungkin keluar lah kan. But anyway, tak apalah. Balik semula ke cerita pasal nasi ayam tadi. So bila kita balik semula ke konteks riba ni dia haram. Jelas sebut dalam Quran. Tapi apa itu riba tak sebut dalam Quran. So riba disebut dalam hadis bagi Nabi SAW. So dalam hadis, kalau kita kaji balik dalam sunnah, kita pecahkan riba kepada dua. Kita ada riba yang datang dari hutang, dia panggil riba duyun. Dan juga kita ada riba yang datang dari berjual beli. Jadi sebab tu saya nampak, kalau orang datangkan hujah, kita kena tutup semua Islamic banking. Kita kena hapuskan semua wang fiat. Sebab apa? Sebab kita kena pakai dinar semula. Sebab apa? Sebab dinar ni Islam yang buat. Banyak gila benda salah dekat dalam ayat tu. Nombor satu, Islam tak buat dinar. Dinar bukan dicipta oleh kerajaan Islam pun. Nabi pun tak cipta dinar. Dinar memang dah wujud masa tu. Zaman Nabi. Nabi betulkan dinar yang sedia ada. Sebab emas termasuk dalam salah satu kategori riba. Riba buyuk, riba jual beli. Salah satu riba adalah emas. Itu salah satu riba. Tapi kalau kita tak faham, kita anggap ini duit ni semua riba ni. Kita nak elak riba pakai apa? Pakai emas. Emas ni adalah bebas riba. Aduh. Sedih kalau aku dengar benda tu. Sebab kau baca separuh jalan, kau tak baca sampai habis. Bila kau tak baca sampai habis, kau terangkan everything kat orang. Berat lah. Dan akhirnya orang salah faham, orang pun ikut benda tu. Sampai ke tahap ada kes baru-baru ni. Dia kata kan, Ustaz, saya kena qada ke semua solat saya selama ni? Qada Ustaz tu pening. Kenapa pula kena qada pula dah? Sebab selama ni Ustaz saya solat, saya pakai seluar. Dalam seluar saya punya ada duit. Duit ni kan haram Ustaz. Dah sebut perkataan. Macam mana aku nak halang sebut perkataan ni? Sebab tu bukan semudah-mudah kita nak letakkan label hal ke har tadi. Tak semudah tu. Sebab itulah kita punya mazhab, kita punya ulama' tadi perhalusi satu persatu. Bincang bertahun-tahun sampailah nak keluarkan betul-betul hukum yang mana sistem perbankan sedia ada tidak patuh syariah. Aku guna ayat tidak patuh syariah lah tadi Kan takut syariah pula trigger. Payahlah live kat TikTok ni. Kita cari tempat lain dah buat live. TikTok AI. So, dengar Ni. AI, I'm talking to you. I'm speaking to you right now. Please don't trigger. Please don't warn me on any words that I'm using. This is a knowledge sharing session. This is not for me to spread misinformation, misunderstanding. No. I'm seeking based on truth here. So please, be my listener in this platform. Okay, boleh? Liberal betul AI ni. Betul kan? Jadi masalah pula Tak apalah. Mungkin AI yang takut kot untuk... Kata aku AI dengar, aku nak masuk Islam. Okay. AI, if you are feeling like or wanting to embrace Islam, please join. Come join us right now. This is the best time for us to be on the right path, on the mustaqim. Okay, mampu AI kamu. Buang tu oleh aku kan. Okay, dah balik semula cerita kita tadi.
Cerita pasal nasi ayam tadi. Okay. Now repeat after me. AI, now repeat after me. Kau jangan bagi aku idea AI kena kan aku pula. Masalah pula aku. Baru ni aku tanya kat kawan aku kerja kat TikTok. Dah ramai dah kena berhenti kan. So aku tanya kat dia. Dia manager untuk live. Macam mana sekarang ni? Sejak dah AI dah take over everything kan. Macam mana sekarang ni? Dia kata dia orang manusia pun tak boleh nak overrule dah AI punya decision. Itu yang baru ni ada satu account yang adik-beradik tu, Mek Yun dengan Abawi tu. Account dia orang 2 juta followers habis kena padam. Nak call balik pun dah susah lah. Aku cakap gila lah, melampau lah betul lah. Tapi tak apalah. Baliklah semula ke cerita kita pasal nasi ayam tadi. So cerita pasal nasi ayam. Ayam. Nasi ayam satu yang harganya mahal. Nasi ayam yang halal harga RM6. Nasi ayam yang haram harganya nasi ayam yang tidak patuh syariah harganya RM5. Adakah kita terus menuduh nasi ayam yang patuh syariah yang tak disebut kata tu ayam yang dipatuh syariahkan lah, yang diuruskan dengan betul tadi. So nasi ayam yang patuh syariah harganya RM6, yang tidak patuh syariah harganya RM5. Adakah kita terus menuduh nasi ayam ni dia menindas sebab dia jual harga mahal, sedangkan kos dia pun dah mahal sebab dia ada proses-proses untuk memastikan dia patuh syariah. So sebab itu nak menuduh satu-satu benda ni syariah ke tidak kan, menindas ke tidak, jauh cerita dia, panjang cerita dia. Kita kena perhalusi satu persatu proses. So sama juga dengan kewangan. Lagilah pula kewangan ni berdasarkan kepada perundangan. So dia bukan sekadar kita datang cerita, tak boleh. Bukan macam tu. Kita kena pastikan, kau sebut-sebut nasi ayam ni aku baru teringat kita ni puasa kan. Masya Allah, astaghfirullahalazim, subhanallah. Sorry lah korang semua Astaghfirullahalazim, aku lupa kita puasa. Dah 6 hari dah puasa ni. Boleh pula 15 minit terlupa kan. Itulah. Sebenarnya, sorry lah lari lagi cerita. Aku punya masalah adalah kalau aku sahur makan nasi aku akan cepat lapar. Sepanjang seminggu saya puasa ni, pagi tadi first time makan nasi. Sebab malam tadi banyak gila lauk rumah kita orang. Ada kawan aku datang semalam. So pagi tadi kita habiskan lauk tu. Sebenarnya tu lah. Sebab itulah sama ni aku memang sahur minum air je. Makan kurma je kan. By the way, tak penting cerita tu. Balik semula ke cerita kita tadi. So cerita kita pasal kewangan Islam. So patuh syariah ke tidak bukannya pada kaca mata kita. Melihat kepada surface saja nampak sama, dia jadi sama, tidak. Tapi kena perhalusi dia punya background, dia punya basis tu tadi, foundation ni tadi. Itu yang mustahak. Dan again saya katakan juga tidak sempurna. Kedai nasi ayam lagi lah, tak apalah aku harap korang semua kuatlah imannya. Kedai nasi ayam yang baru saja buka berniaga, kalau dia jual nasi ayam dia harga RM6, nak lawan dengan kedai yang dah buka berniaga 40 tahun, memanglah dia boleh jual RM5-6. Supplier dia pun dah steady dah. Untung dia pun dah dapat dah. Dia punya cost, margin dia semua dia dah kira dah siap-siap. Dan dia boleh survive dah pun. Tiba-tiba kita tengok kedai baru buka, baru laki bini berniaga, dia cuba-cubalah jual RM6-7. Terus kita tuduh dia tak patuh syariah tadi. Berat lah. So sebab itu kita kena berlaku adil. Ini tema dia sebenarnya daripada awal tadi saya cerita, keadilan. Akhirnya kena balik semula ke cerita pasal keadilan. Berlaku adil lah. Kita nak benda yang sempurna. Kita ni tuduh lah. Kalau benda tu dah lah ada. Kalau benda tu tak ada, kita minta dia ada. Kalau benda tu tak ada, kita minta dia ada. Ini kewangan Malaysia sekarang ni bukannya patuh syariah sekarang ni. Okeylah fine, kita buat instrumen patuh syariah. Ini instrumen ni pun bukan patuh syariah sangat pun. Kita buatlah yang betul-betul habis baik. Ikutlah zakat, ikutlah sedekah, infak tadi. Dia tak support juga. Contoh dia apa? 70% pencarum Muslim KWSP tak beralih lagi ke simpanan syariah. Simpanan syariah dah 8 tahun dah masuk tahun ni. 2017 sampai 2025. Dah 8 tahun, 71% orang Muslim dekat Malaysia, KWSP dia, tak lagi beralih ke simpanan patuh syariah. Simpanan syariah. Sebab apa? Ini pun bukanlah syariah sangat pun. Payah macam tu. Tak ada benda yang sempurna. So sebelum kita sibuk tala ke orang, kita tanya diri kita dulu. Apa yang ada ni, adakah aku sendiri dah sokong? Sebab dia tak akan sempurna, tapi kalau kita sama-sama tak berusaha, anak cucu kita pun tak akan dapat hasilnya. Seperti mana kita punya nenek moyang dulu. Saya baru je tukar awal tahun ni. Tahniah kepada Tuan Fuad 69. Dah bertukar ke simpanan syariah. Yang lain pun boleh sama-sama juga. Tukarlah ke simpanan syariah. Betul dia tidak sempurna. Tapi itu jauh lebih baik berbanding dengan yang terus terang-terang tak sempurna. Yang ini dia ada sedikit ketidaksempurnaan. Yang tidak patuh syariah memang terang-terang tak patuh syariah. Memang terang-terang tak sempurna tadi. Sama juga macam nenek moyang kita berjuang untuk tanah air ini. Masa Mak Kilau nak berlawan dengan British mula-mula datang, ada juga orang Melayu masa tu, dia kata apa? Buat apa sibuk-sibuk nak lawan?
Dia datang dah lah bawa meriam, bawa senapang, bawa itu, bawa ini. Kita ada apa je. Masa Mak Kilau lawan memang tak banyak senjata lah. Dulu-dulu yelah zaman Melaka dulu memang kita kuat kan. Masa Mak Kilau memang ada perkeris dengan ada macam senapang gajah tu tadi kan. Sebab dia lawan. Supaya apa? Supaya kita tak terus menunduk, tak terus kalah. Dari perlawanan dia tadi lah, penentangan dia tadi kan. Dia punya jihad tadi tu, kat Melaka seorang jihad, dekat Kelantan seorang jihad, kat sana seorang jihad, sini seorang jihad, sikit-sikit. Bila semangat semua naik, akhirnya kita menang menerusi diplomasi. Sama juga kita dekat dalam ekonomi. Ekonomi kita kena melawan juga. Mula-mula lawan, pakailah sistem yang sedia ada. Pakai senjata dia. Kalau nak digiarkan haram, dah sebut lagi petaan tadi kan, senjata pun tak boleh pakai. Sebab dia mengakibatkan kematian. Tapi kalau dalam peperangan, kau kena gunalah benda tu. Sebab apa kita guna? Sebab lillahi ta'ala. Kita guna bukanlah untuk membunuh orang tak tahu pasal. Kanak-kanak tak boleh kita cederakan, wanita tak boleh cederakan, orang tua tak boleh cederakan. So ada kapasiti ataupun ada batas yang kita boleh buat. So dalam kewangan sama juga. Ini sebuah jihad ekonomi. Ada batas yang kita tak boleh buat, ada yang kita benarkan. Dan dia ada dia punya rukhsah, ada dia punya kelonggaran pada ketika itu. Tak bolehlah lepas 40 tahun kau masih lagi guna alasan kenapa ambil perbankan konvensional. Ini rukhsah. Sebab apa? Sebab susah. Memang dah sedia ada dah. Cerita tahun 80-an bolehlah pakai alasan. Tahun 90-an bolehlah pakai alasan tu. Sekarang dah ada sampai berapa? 11, 12 dah Islamic banking. Takkanlah tak pilih lagi. Ini KWSP, simpanan syariah, dah 8 tahun dah ada. Itu hari masa tahun pertama, tahun kedua munasabah lagi guna alasan. Dividen rendah. Ini dividen dah sama dengan konvensional. Apa lagi alasan kita? So sekarang kita pilih instrumen yang patuh syariah. Walaupun tak sempurna, kita pun tak sempurna. Sistem konvensional jauh lagi daripada tak sempurna tadi. So kita pakai apa yang sedia ada. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan jalan kita satu persatu. Biar buka untuk zaman anak cucu kita, jalan tu lebih luas. Mana tahu masa zaman diorang nanti dah 50-50 dah. Simpanan syariah pun dah 70 bilion, konvensional pun dah 70 bilion. Ngam lah. Sama-sama saing tadi. Masa zaman diorang ada cabaran lain pula. Cabaran diorang mungkin AI-nya, robot ke apa ke, kereta terbang ke apa semua. Itu cabaran diorang lah. Memang kita ni manusia akan ada cabaran sampai bila-bila. Dah lupa dah aku ayat dia. Kalau dalam surah Watini wa zaitun wa turi sini wa hadzal balil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia dilahirkan dengan sebagai makhluk yang terbaik tadi kan. Tapi ada juga satu lagi ayat sebut laqad khalaqal insana fi kabad. Kita juga manusia dilahirkan, diciptakan datang dengan struggle, datang dengan ketidaksempurnaan, ada dia punya cabaran masing-masing. So kita kena percaya benda tu. Zaman nenek moyang kita, cabaran dia berlawan secara fizikal. Zaman kita, jihad kita mungkin secara ekonomi. Mungkin anak cucu kita balik semula ke jihad pasal tauhid tadi kan, akidah tadi. Dah tak tahu dah mana satu betul, mana satu salah. Sekarang orang bergantung pada AI je untuk dapatkan maklumat tentang Islam. Agama mana lebih bagus? AI pun kata Islam. Kita pun percaya. Habis tu satu hari nanti kalau AI kata bukan, kita nak percaya juga. Sebab apa? Ulama' dah beralih arah. Bukan ulama' tu yang beralih arah tak. Kita punya pemilihan ulama' dah beralih arah. So sebab itu kita punya cabaran ni sekarang, kita fokus pada sekarang. Orang ada yang tak realistik, dia kata, kenapa dulu zaman On Jaafar tak ubah semua sistem? Cerita dulu dah habis. Cerita 60, 70 tahun lepas dah habis dah. Cerita depan mata kau ni sekarang ni. Apa yang kau buat dengan apa yang ada depan mata ni? Ini sebenarnya cabaran kita. Ini sebenarnya perjuangan kita. So saya menyeru kepada kalian semua dekat sini, timba ilmu banyak-banyak. Cari ilmu, insyaAllah kita pun sama-sama belajar juga. So kita gunakan platform ni. Nak dengar semula ulangan ni, saya akan save dekat YT channel Financial Glory. Ambillah segala platform yang ada, channel yang ada, dan kita sebarkan ilmu kebaikan ni untuk semua orang, insyaAllah. Saya ada buku untuk rakan-rakan yang nak berminat untuk baca. Saya tak letak beg kuning hari ni. So kalau berminat, nanti ada message button dekat lengan bawah ni. Tekan message button dekat sini. Ini buku yang terbaru dari saya. Jihad kita salah satunya adalah untuk keluarga kita, ekonomi keluarga kita. Kita nak jadi bangsa dan bangka, nak capai 100,000 yang pertama. 100,000 yang pertama, ini cerita 100,000 yang kedua. So 3 buku ni insyaAllah boleh bantu kalian semua untuk nampak jalan bagaimana kita boleh menjadi bangsa dan bangka. Ada 100,000 menggunakan instrumen yang patuh syariah, dan kita nak bina kekayaan untuk ummah, insyaAllah. Alright, boleh? So last ni aku baca komen-komen sikit lah. Kita live dah berapa lama dah ni? Sejam 20 minit. Saya habiskan dekat sejam setengah lah, insyaAllah. Setakat ada soalan, boleh komen soalan. Setakat ni boleh faham ke tidak? Kita cuba habiskan dekat 20,000 like. So 60 orang boleh tak sama-sama seorang bantu like dalam 100 kali.
Komen tulis faham kalau faham. Kalau tak faham boleh je komen tulis tak faham. Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Yang penting tekan follow button dekat atas. Jangan lupa jadi members dalam live. Kalau tak jadi members dalam live, bila kita live kalian tak perasan kita buat live. So kita live setiap pagi jam 8. Tadi macam lewat sikit lah 8-5 minit. Tapi insyaAllah hari kita akan usahakan. 18 hari bulan Chicken Rice Day. Ini boleh belajar. Aku laju tengok ni AKPK dah. Teks aku dah. Assalamualaikum pagi. Okay, doa-doa lah projek dengan KPK dengan satu lagi ni semuanya berjalan baik, dengan lancar semuanya. Nanti ada rezeki saya akan kongsikan artikel bersama dengan diorang. Doa-doakanlah moga Allah Taala mempermudahkan urusan kita. Cerita abang saya tertinggal Zilo low dekat sini. Okay, tak apa. So siapa yang tertinggal cerita, pertama tekan follow button. Kejap lagi saya akan kongsikan dekat mana kalian boleh dengar ulangan. Okay, tapi tekan follow button dulu dekat atas Zilo Low dan juga rakan-rakan lain. Siapa yang tertinggal nanti saya akan kongsikan dengan kalian macam mana cara nak dengar semula ulangan. Betul tuan, saya baru je tukar awal tahun ni. Tuan, KWSP saya carum sendiri macam mana tuan? Okey, tak ada masalah. Yang penting Faiz Ros pilih simpanan syariah. Itu yang paling mustahak. Pilih simpanan syariah, kemudian carum je lah. Pilih aisaraan juga. Okay? Pilih aisaraan untuk dapatkan yang kerajaan bagilah. Saya berdoa Allah Ta'ala ampunkan dosa saya. Kita berdoa untuk kita semua dekat sini. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Kita semua ada buat silap. Dalam Quran bila cerita tentang pengharaman riba tadi, Allah Ta'ala memang sebut siapa yang baru sampai serunya dan siapa yang ada lagi ribanya, modal asal boleh ambil, yang mana untung tu jangan ambil. Kita baru sampai seru sekarang, ilmu baru sampai sekarang, baru dapat kesedaran ni, Allah, ini punya cerita tadi. Tapi agama ni datang dengan kebaikan. Dia ada hikmah, dia ada ihsan tadi. Bayangkan Abu Sufyan yang saya cerita panjang lebar tadi, bawa sampai ke perang Khandaq. Nak bawa musyrikin Mekah jumpa dengan orang Madinah betul, nak tawan balik Madinah. Akhirnya ketika Fatul Mekah memeluk agama Islam dan menjadi antara komander yang hebat untuk meluaskan empayar Islam ni tadi. Khalid Al-Walid sampai ke perang Uhud masih lagi menentang. Sampai ke perang Khandaq dia dah mula macam dark tadi. Sebelum Fatul Mekah masuk Islam. So ramainya ini semua orang yang tak peluk agama Islam, malah menentang Islam. Tapi bila peluk agama Islam, Allah Ta'ala tunjukkan jalan pada diorang. Kalau ikhlas betul-betul, kalau jujur, kalau buat lillahi ta'ala, ada jalan yang baik dekat situ. So kita sebagai Muslim tadi, mungkin dulu kita macam tahu tak tahu, ilmu sampai tak sampai, sekarang kita baru dapat. So apa jalan yang kita ada? Benda dah lepas tak nak ubah. So kita berubah hari ni, pertamanya kita taubat, kedua kita buat kebaikan dan cuba tidak buat semula kesilapan tu. Kesilapan tu mungkin akan ada balik. Cabaran tu memang akan sentiasa ada. Saya suka dengar kisah pasal Sayyidina Umar. Dia bukan cerita pasal keburukan, tidak. Ini adalah inspirasi untuk kita. Sebelum memeluk agama Islam, Sayyidina Umar ni adalah seorang peminum tegar. Sama dengan Sayyidina Hamzah. Zaman tu arak tak diharamkan lagi. So bila dia dah peluk agama Islam, memang ada struggle dia dekat situ. Dia punya struggle dengan, bukan dia panas baran, dia macam orang yang agresif tadi kan. Dia ada dia punya struggle tadi. So sebab tu dia sentiasa menekan diri dia untuk sentiasa menjadi zuhud. Dia ada internal struggle. Kita semua ada internal struggle masing-masing. Ada orang mungkin struggle dengan main game, ada orang suka tidur, ada orang suka wanita ke, ada orang suka keuntungan riba, ada orang suka minum, ada orang suka itu, ada orang suka ini. Semua orang ada struggle. Sebab itulah Nabi ni semua Rasul, 300 Rasul, 124,000 Nabi, 313 Rasul, 124,000 Nabi, semuanya manusia. Allah Ta'ala tak turunkan malaikat untuk menyebarkan wahyu, menyebarkan dakwah kepada kita, tidak. Musyrikin Mekah minta dengan Allah, kalau betul lah ni agama yang betul, kenapa tak hantar kepada kami malaikat? Kenapa Allah Ta'ala hantar manusia untuk menjadi penyampai risalah Rasul tadi? Sebab apa? Sebab nak menunjukkan kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia, ada struggle kita masing-masing. Nabi kita punya struggle apa dia? Dari kecil, ayah tak ada. Dari kecil, mak tak ada. Dari kecil, atuk meninggal. Kalau nak cerita, atuk tak ada, meninggal. Ayah tak ada, meninggal. Mak tak ada, meninggal. Isteri ada 20 tahun 10 tahun. 20 tahun dah. 25 sampai 50. 25 tahun. Mudah meninggal. So atas meninggal, kiri kanan meninggal, pasangan meninggal, anak pun meninggal. So atas bawah kiri kanan. Kalau nak kira sedih Nabi ni. Tapi sebab apa? Sebab kita nampak inspirasi macam mana seorang manusia dia lawan sehabis baik untuk sentiasa menguatkan diri tadi. Dengan keyakinan pada Allah Ta'ala, iman, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kudrat, ada upaya kita semua ni, melainkan datang dari dia.
So sebab itu kita tahu. Masing-masing tahulah masing-masing punya struggle. So insyaAllah kita fight dalam diri kita. Dan antaranya adalah ni dalam kewangan nanti kan. Saya tengah tunggu Maybank pisahkan saham dia jadi yang Islamic Banking. Ini pun satu mungkin seruan lah kot. Ya, Maybank Islamic sekali dia pun agak besar. Maybank ni antara untuk yang tak tahu, dekat dalam pasaran bursa, pasaran saham kita, bank yang patuh syariah cuma ada dua. Nah, betul kan? Unit Jenama Online, betul kan kalau aku salah Yang cuma ada dua, MBSB dengan Bank Islam. So kalau nak beli saham yang boleh bagi dividen dari perbankan Islam, cuma ada dua je. MBSB dengan Bank Islam. Kalau yang sistem kewangan, ada bursa, ada takaful. Dengan Sitos tak sure lah masuk dalam kategori ni tidak kan. So ada batas kita, ada had kita untuk orang nak kaya-raya, nak untung semua tadi. So Maybank sekarang ni antara bank yang terbesar juga dekat ASEAN tadi. Dan Maybank Islamic dalam Maybank. So kita kalau boleh support, bukanlah support Maybank Islamic sampai ke tahap dia boleh pisahkan. Maknanya kata boleh ada dua saham. Macam KLCC tu. KLCC ada berapa banyak saham dia. Petronas ada banyak. Ada Petronas Chemical, ada Petronas Gas, ada Petronas Dagangan. So bila banyak syarikat, kita pun boleh pilih lah yang mana patut syariah. So ini pun sebahagian daripada jihad juga. Ini jihad dalam pasaran modal, capital market dipanggil tadi kan. So kalau ada ruang dekat situ, mungkin KWSP pun dah boleh melabur dekat situ. Kita pun sendiri sebagai pelabur retail punya ni, retail investor pun boleh melabur dekat situ juga insyaAllah. Haraplah pada ni jadi kenyataan. Maybank Islamic Banking third largest in the world. Maybank Islamic ni yang ketiga terbesar di dunia. Dah mula pisahkan. Moga-moga orang Ta'ala mempermudahkan urusan. Kalau tidak zaman kita, mungkin zaman anak-anak kita. Anak kita nak melabur saham ni. Zaman dia orang boleh melabur saham kat bank. Labur saham kat Maybank Islamic. Dividen dia tak tahun 7-8% tak hari lah. So boleh dapat kekayaan kat situ. Itu pun boleh menjadi salah satu jalan juga insyaAllah. Alright, boleh? So setakat ni boleh faham? So kalau boleh faham, sama-sama kita like sampai ke 15,000 like, boleh tak? Kita genapkan like kita sampai 15,000. Saya pun dah nak end dah live kita dekat sini. Untuk yang nak dengar semula ulangan ni, kalian boleh pergi dekat YouTube channel Financial Gori. Nanti habis live ni saya akan save terus. Mungkin esok lusa saya akan post video ni. Dan siapa yang nak dapatkan buku ataupun yang nak set appointment, so saya sarankan kalian semua sekarang, kalau nak set appointment, boleh buat time bulan puasa ni. Bulan puasa ni alhamdulillah, saya punya jadual kelas pun dah dapat dah. Esok saya akan start kelas. Esok start kelas kontrak, legal. Dan ada 2-3 lagi lah, lupa dah aku apa ini nanti kalau nak buat appointment, boleh set secara online saja. Kita buat secara online je, tak payah jumpa-jumpa. Senang, jimat duit minyak masing-masing. Literate je lah sikit, pakai aircon masing-masing tadi duit kopi pun kita boleh jimatkan. Tapi insyaAllah dalam appointment kita bincangkan bagaimana kita boleh menjadi bangsa dan bangka. Masing-masing ada struggle dalam kewangan juga. So insyaAllah saya akan tengok apa kalian punya cabaran. Kita perbetulkan pengurusan kewangan dulu, barulah kita cerita pasal perancangan kewangan. Betulkan pengurusan kewangan dulu. Maknanya kata dekat mana belanja yang masih lagi bazir, boros, kita betulkan. Kemudian kita bawa pergi ke arah nak mengembangkan harta tersebut. Itu semua dalam appointment. So ini jari saya. Okay, nampak jari ni? Bukan buat apa dengan jari ni. Dekat bawah ni ada message button. Ada gambar DM kat situ. So tekan saja gambar tu. Nanti boleh berhubung dengan saya. Dapatkan buku pun boleh. Set appointment pun boleh juga insyaAllah. Sekejap berapa minit dah dekat sini. Okay, sorry. 2 minit lagi aku kena cakap. Apa lagi aku nak cakap 2 minit ni? Kau tak ada soalan ke? Kalau tak ada soalan boleh tak komen tak ada? Macam tu pun boleh Sebab apa nak kena cukupkan sejam setengah punya live ni. Aku pun dah habis dah. Semua isi dah habis dah kat sini. So siapa yang ada soalan boleh komen tanya soalan. Tapi kalau tak ada soalan kau komen je tulis tak ada soalan. At least aku tahulah yang kau tak ada soalan. Okay, setakat ni boleh faham boleh faham jalan-jalan semua cerita tadi. So kalau rasa macam pening-pening lagi, dengar semua ulangan dekat YT channel. Nanti boleh subscribe kita punya YouTube. Dan fact check. Jangan ambil je semua poin aku. Fact check juga. Betul kan? Mungkin aku tu silap tarikh. Boleh jadi aku bukannya AI. Aku masih lagi Azrai. AI kat belakang kan. Tapi tengah-tengah ada banyak AZRAEI. I kat belakang AI tadi So aku bukan AI, aku Azrai. So masih lagi ada juga ruang yang mungkin ada kesalahan, kesilapan. Dan mungkin ada fakta aku salah pun. Memang aku salah faham pun boleh jadi juga. So kalian dengar, nanti buat fact check. Check balik, betul ke Bank Islam 1983? Betul ke modal asal dia tadi pakai tabung haji? Betul ke lepas Bank Islam ada tabung takaful? Gitulah cerita lebih kurang Saya nak beli rumah WIP. Baru jumpa projek baru, tapi kena fikir-fikir dulu. Aku ni aku cerita lah. Sorry lah korang aku tak tahulah benda ni bagus ke tak bagus. Aku sejujurnya kurang percaya lah. Bukan kata tak percaya kan, sedih pula kawan-kawan kat rumah WIP. Kurang percaya lah kot. Kurang percaya dekat rumah WIP sebab banyak sangat projek dia. Projek macam hektar residensi hektar tu terlalu besar lah untuk
untuk meletakkan keraguan kepercayaan pada diri aku. So bukan pada rumah awit sajalah, sorry lah, bukan pada rumah awit saja, mana-mana projek baru pun sebenarnya. So sebab itu saya memang lebih melihat kepada rumah subsale, supaya kita beli rumah yang dah sedia ada. YouTube guna nama apa ya, Financial Gori. Cari je Financial Gori, sama je dengan nama kita dekat sini, insyaAllah. Itu nanti kalian boleh tengok. Saya tidak katakan jangan beli. Kalau harganya sesuai, memang projek pun dah berjalan, mungkin boleh proceed lah kot. Tapi kalau macam pecah tanah pun, kita merancang untuk pecah tanah hujung tahun ni. Kau rancang-rancang, aku pun rancang, kemudian aku beli rumah kau kot. Sebab kes-kes yang berlaku menyebabkan risiko tu sangat besar. Ini salah satu kelemahan. Kita tak ceritalah isu Islamic banking banyak gila weh. Saya lepas saya punya exam, saya buat exam bulan 2. Exam saya ekonomi Islam, falsafah syariah, fiqh muamalat, qawaid fikih tak cerita. Ada. Qawaid tak cerita. 3 subjek ni, tiga-tiga cerita pasal kelemahan dan juga isu cabaran dalam kewangan Islam. Jujur ni tiga-tiga subjek, tiga-tiga paper aku guna jawapan sama kan. Memang itu cabarannya. Cabarannya orang kata pakai risk base tapi tak ambil risiko yang besar. Ambil risiko yang besar mencabar juga untuk bank Islam tadi kan. So bila beli rumah, lala rumah tak jadi, kita sebagai consumer kena tanggung. Bank Islam tak nak tanggung penuh sangat. Dia pun tengah bina dia punya empire juga tadi. So itu kita kena uruskan risiko. So nak uruskan risiko macam mana? Saya punya jalan, saya taklah mewar-warkan galakan untuk beli rumah yang tak siap pun. Memang orang akan guna alasan rumah baru lah, rumah lawa lah, rumah murah lah. Tapi rumah pun tak ada lagi. So itulah. So aku lebih prefer beli je lah rumah yang dah, at least rumah tu dah siap. Memang kita akan bayar mahal sikit, tapi risiko tu dapat dikurangkan sangat banyak. Contohnya lah, rumah kalau belum siap 300,000. Okay? Kalau dah siap, orang mungkin jual 400,000. So berapa risiko kita? 100,000. Maknanya awak beli rumah pada harga 400,000, awak bayar ekstra 100,000. Tapi kalau beli rumah yang tak siap dengan kadar 300,000, kalau rumah tu tak siap, risiko kau 300,000. So yang mana satu lagi besar risikonya? 300,000 ataupun 100,000 tadi? Itulah. Itu cara kira saya lah. Mungkin salah. So ilmu, kemahiran, ilmu, amalan, pengalaman, kemahiran, itu akan menjadi panduan. So jangan risau. Itu semua nanti boleh baca dalam buku ni. Bab yang kedua ada cerita pasal ilmu 6 angka, insyaAllah. Alright. So unit journey of life, itu cadangan aku. Itu perkongsian aku pada kau. Sebab Februari 2020 adalah bulan yang mana aku decide untuk tak proceed beli residensi hektar kat Gombak tu. Februari 2020. Masa tu aku ingat lagi, aku pergi ke office Game Patriot. Office Patriot dekat Setapak. Tapak projek tu dekat Jalan Gombak tu kan. Dekat mana atas sedikit dekat Sentul, dekat pasar lama Gombak, pasar Cik Gombak kan. So aku singgah, tengok. Cakap, lawa juga kawasan ni. Tapi tak ada train. So aku tak prefer sebab tak ada train. So fikir. Kemudian fikir. Bulan 3 PKP. So bulan 2 tu aku pergi office sebab apa? Sebab masa tu ada satu shooting. Buatlah video sikit. So aku lalu bawa kereta lalu kawasan tu tengok macam okay jugalah kot kan. Aku geram tu baca lawak ni. Setiap kali aku cerita office kat mana, inilah lawak yang keluar kan. Tak apalah, aku pakailah lawak ni. Setapak dekat dengan semua tempat. Sebab nama dia pun Setapak juga kan. But anyway, aku lalu dekat residensi hektar tadi tu. Lalu macam okay lah, kawasan dia aku suka. Dia punya, tapi jam lah kan. Mungkin masa tu kalau dah perancangan ada LRT 3, mungkin akan kurang sikit jamnya. LRT 3 pun lambat lagi lah siapnya. Tapi itulah bulannya, Februari 2020. Harga saya dapat 270,000. Harga asal dia 300,000. Agent tax aku beritahu kita bagi diskaun 10%. Aku mula-mula dah excited lah. Umur 29 nak beli rumah kan. Dah masuk umur 30 aku pun mula fikir, baik benar bagi aku diskaun sampai 10% ni, kenapa lah. Kemudian bila dah masuk ke zaman PKP, macam-macam diskaun datang. Oh, kita bagi 250, kita bagi 240,000. Cakap sampai 20% diskaun ni apa cerita kan. Kemudian dekat Melaka pun bagi juga diskaun, sana sini bagi diskaun. Rumah bagi diskaun 20%, kau bayangkan. Jual buku pun bagi 20% punya diskaun, berat kot. Walaupun berapa 6-7 ringgit. Ini bagi diskaun 60-70,000. Fikir logik, itulah untung dia. Kenapa dia bagi? Sekarang kita nampak lah. Rumah pun tak siap. So besar, risiko tu sangat besar. So sebab itu dalam melabur, fokus pertama kita menguruskan risiko tu dulu, bukannya nak mengejar kepada keuntungan tadi.
Alhamdulillah. Habis juga sejam setengah. Sorry lah, yang ujung-ujung tu banyak bebe je sebenarnya. Nak menghabiskan kita punya requirement buat buat live sejam setengah. Anyway, sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita sepanjang 1 jam 30 minit kita punya live. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa semula waktu lain lah. Hari ni kalau ada live pun mungkin petang nanti kot. InsyaAllah petang ni kita orang tak buka kat rumah, pergi ke masjid. So pukul 6 sampai pukul 7 tu sempatlah untuk saya buat live insyaAllah. So terima kasih sekali lagi. Boleh tak kalau kita akhiri bincangan kita dengan surah Al-As dan juga tasbih farah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala sentiasa memberkati dan juga merahmati kita semua dekat sini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dah 4 hari buka puasa dekat masjid. Dalam buku ni bab detik hitam aku kongsikan macam mana pengalaman buka puasa hari-hari kat masjid ni. Menarik jugalah aku keluar daripada zaman kegelapan aku sebenarnya. Aku tak ceritalah apa zaman kegelapan tu, itu aib kita kan. Tapi pernah lah kita semua manusia ada zaman kegelapan masing-masing. Detik hitam kita masing-masing kan. Ini sejarah-sejarah gelap lah, sejarah silam. So alhamdulillah Allah Ta'ala punya. Masa tu aku fikir aku pergi masjid semata-mata niat nak makan. Jujurnya aku yelah, kita semayang maghrib berjemaah sebab nak makan. Teruk lah benda tu, kau jangan ikut. Tapi jalan tu sebenarnya rupanya Allah Ta'ala tarik aku sikit demi sikit supaya jalan satu lagi mungkin lebih jauh tersasar lah kot. So biarlah pergi masjid makan free daripada pergi ke kelab makan free kot. Lebih kurang gitulah bunyi tadi kan. So nanti boleh baca dalam buku ni. Nak dapatkan buku ni boleh tekan message button dekat lengan bawah. Boleh berhubung dengan saya insyaAllah. So jumpa lagi semua. Salam kewangan berhemah. Salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan untuk semua bangsa dan bangsa. Hari ni Jumaat, perbanyakkan baca surah Kahfi. Mungkin boleh potong kuku ke. Banyakkanlah buat sunat kita. Dan perbanyakkan baca Quran juga insyaAllah. Betul. Mula-mula memang tak ikhlas. Tapi lama-lama akan sayang agama insyaAllah. So jumpa lagi semua. Assalamualaikum.